tersedar yang kita kena tipu, kita punya keyakinan bukan kepada institusi, tapi keyakinan kepada diri kita. Self-esteem tu dah mungkin mula mengurang. Jadi bila ada kesedaran, sebagai contohlah, kita nampak orang dah mula ceritakan tentang satu-satu skim tu, ada ciri-ciri penipuan. Kalau sempat, keluarkan dulu modal. Sebanyak yang boleh keluarkan modal dulu. Selamatkan semula kita punya harta dan juga modal kita. Itu yang pertama. Nombor dua, saya percaya kita bukanlah nak cerita yang semua orang takkan ditipu langsung. Sebab penipuan ni dia bermula dengan trust, kepercayaan. Jadi mungkin kita akan ditipu, tapi kita nak kurangkan risiko penipuan. Jadi katakanlah kita percaya betul-betul dengan sebuah syarikat, nak masuk, kita katakan tak boleh lah. Tapi kalau dah percaya sangat nak masuk, at least masuk sikit lah. Kalau orang tu ajak masuk 100,000, kita masuk 100 pun cukup. Dan nombor tiga, buatlah laporan polis. Mungkin betul modal tak dapat balik, tapi laporan kita boleh membantu untuk menyelamatkan orang lain. Dan ini mungkin boleh menjadi satu sumbangan kita kepada masyarakat. Betul kita dah tertipu, tapi jangan biarkan orang lain tertipu sama. Betul. Kita adalah barisan pertahanan pertama dalam hidup kita. Kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal, iaitu diri kita dulu. Kita nak harapkan kepada device ataupun gadget, alatan, ini semua adalah alat. Kita ada AI, kita ada QR payment sekarang ni, online banking, online payment, ini semua adalah alat. Mana-mana alat sekalipun, bagus mana sekalipun, kalau yang menggunakan alat tu tidak ada kemahiran, maka dia takkan bawa kegunaan, malah mungkin dia akan bawa ke arah kemudaratan. Jadi sebab itu, nombor satu, kita kena persiapkan diri. Dapatkan ilmu, amalkan ilmu dengan betul, kita akan membentuk pengalaman. Sama ada pengalaman itu pengalaman baik atau pengalaman yang buruk. Kemudian dia akan menjadi satu kemahiran. Dekat kemahiran inilah kita akan mula mendapatkan hasil. Kemahiran pertama untuk uruskan kewangan kita. Kemahiran kedua, bantu orang lain pula uruskan kewangan mereka, insyaAllah. So dengan mengikut langkah-langkah ni, insyaAllah, tidaklah katakan tidak ada langsung scam. Pasal ramai, kita ada 30 juta rakyat Malaysia dekat sini. Tapi sekurang-kurangnya dapatlah membentuk satu masyarakat yang lebih berkemahiran dalam menguruskan kewangan dan juga melihat bagaimana ancaman security ni boleh berlaku dalam kita punya masyarakat. Okay. Thank you. Assalamualaikum. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Alhamdulillah, selesai. Okay, dah balik semula kat korang kat sini. Itulah dia. Boleh pula dia earphone ni dia punya cabaran, kalau dia jatuh ataupun terkeluar, dia akan terus putus panggilan. Visual okey. Dia visual pakai laptop, pakai iPad. So kita masuk dalam Google Meet. Tapi untuk audio dia orang pakai phone. Sebab kadang-kadang visual putus, phone okey. Macam tadi visual okey, phone pula putus. So diorang punya security lah, senang kata tadi. Okay, topik apa pagi ni coach? So tadi kita bincangkan bersama dengan pihak Esrawani. Kita ceritakan tentang scam. Kita cerita pasal scam ni hari-hari dalam kita punya live. Tapi semalam bila kita buat perbincangan untuk bawa topik apa pada hari ni, saya cadangkan untuk kita bincangkan topik ini. Jadi diorang setuju. Dan berita yang keluar juga adalah berita dari Awani sendiri pada 2 minggu lepas. Bila Menteri Dalam Negeri bentangkan di Dewan Negara. Saya salah sebut tadi. Saya sebut Dewan Rakyat, Parlimen. Parlimen tu betul lah. Dewan Rakyat tu yang salah. Parlimen memang betul lah. Dibentangkan di Parlimen. Penipuan ada sekitar ni lah tadi. Okay. Esro Awani tu kira kerja kerajaan ke tuan? Tidak. Esro adalah syarikat swasta. Esro adalah syarikat swasta. Dia public listed company. Dia swasta. Tapi ada dia punya saham di bursa lah. Jadi kerja di Esro dia tak kira kerja kerajaan. TV yang kerajaan hanyalah RTM saja.
Kalau TV yang kira kerajaan adalah RTM, TV3 bukan, Media Prima pun ada saham juga dekat bursa. Okey. Ada Nani, salam tuan. Waalaikumsalam, terima kasih. Sorry, baru nak baca nama-nama korang semua. Ada Abang ZZ kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih. Ada F, bang, semangat awal pagi nak bantras Ponzi emas ni. Kena cerita. Kalau tak orang tak perasan. Betul, kita masih berharap lepas dah di scam. Bila dah redha baru boleh move on. Ada Puan Muslimah, jawab soalan kat sini. Sunk cost fallacy. Tak tercerita lah pasal sunk cost fallacy tadi kan. Tapi itulah contohnya. Bila dah termasuk dalam satu skim, kita tak nak skim tu salah. Semalam kita cerita. Nur, nak tanya soalan boleh tanya soalan Nur bukan semalam, minggu lepas saya ceritakan. 2 tahun lepas, 2024, masa tu adik saya konvo. Saya ingat lagi, saya jumpa individu ni masa adik saya konvo. Saya hantar adik saya pergi ke Shah Alam, UiTM Shah Alam. Actually adik sepupu lah kan, cousin. Hantar mak ayah, makcik-makcik saya pergi ke UiTM Shah Alam dengan adik saya sendiri. Saya drop dia orang dekat sana pasal konvo UiTM kan jam. So hantar dia orang. Kemudian saya terus lajak pergi ke section 13 Shah Alam. Berjumpa dengan seorang leader dari syarikat emas, syarikat Q. Jumpa betul-betul. Ni yang cerita pasal tak jumpa tadi kan. Saya jumpa sungguh-sungguh. Saya jumpa betul-betul. Dia duduk dan kita bincang kan. Dia kata macam ni Tuan Gori. Saya tak ada kemahiran Tuan Gori dalam hidup ni. Saya tak ada kepakaran. Saya belajar tak tinggi apa semua. Meniaga pun tak berapa terror sangat. Jadi bila dia masuk dalam skim-skim macam ni, inilah ruang untuk dia menjadi kaya. Masa tu saya dengar je. Saya nak fahamkan apa psikologi orang masuk. Dia dah mula berada di persimpangan. Dia leader antara leader top jugalah. Tapi dia tak bagi saya dedahkanlah nama dan seumpamanya. Dia ada tunjuk gambar semua kan. Memang kalau dalam 6 orang leader tu, dia antara yang 6 orang tu lah. Dia tunjuk gambar, everything. Buka cawangan sampai ke Indonesia. So dia kata, mereka dia tak pandai sangat. Belajar tak pandai sangat. Kerja tak okey. Tak adalah kerja proper sebagainya. Jadi ini je lah ruang yang dia ada untuk betul-betul membina kekayaan dalam hidup. Ni saya cerita, saya tak katakan saya setuju. Cuma saya dengar saja dia punya cerita tadi. So dia pun buka phone dan dia tunjuk. Dalam akaun QM dia ada 1.4 juta. Dalam akaun QM dia ada 1.4 juta. Dia tunjuk depan saya, di kategori ni. Ni duit yang saya ada dalam QM. Jadi dekat situ saya belajar untuk faham satu psikologi. Sekarang depan mata, which akulah literally depan mata dia sekarang ni. Kita tengah cerita 2024 ditunjukkan kepada saya. 2026 duit tu tak boleh bawa keluar pun. Jadi reality duit tu tak ada. Tapi untuk dia, kalau dia pegang kata-kata saya, fahamkan situasi, saya tak suruh kalian semua setuju. Kita cerita supaya nak fahamkan apa isunya. Kalau dia bersetuju dengan kata-kata saya, simpanan dia kosong. Kalau dia bersetuju dengan kata-kata saya, dengan reality ni, simpanan dia kosong. Kalau dia masih lagi percaya dengan QM, dia ada aset 1.4 juta. So kalau awak sendiri duduk dekat situ pun, awak nak pilih yang mana? Dari situlah saya faham kenapa ejen-ejen, ahli-ahli scam ni, dia tak nak terima reality. Sunk cost fallacy tadi. Dah terlalu banyak modal yang dia masukkan, taruhan yang dia letak, dan terlalu tinggi harapan tu. Walaupun dah masuk tahun yang ketiga tak bayar duit orang, biarlah 10 tahun sekalipun, 20 tahun sekalipun, berharap. Tak, betul tak? Logik kan? Sebenarnya logik. Bukan kita katakan benda tu betul. Tapi ni logik cara orang berfikir, psikologi. Kita kerja 30-40 tahun seumur hidup, belum tentu dapat 1 juta. Tapi tu reality. Duit masuk setiap bulan dalam akaun bank. Kita bekerja, dapat gaji. Yang ini, tak bekerja, tak dapat apa, tapi dijanjikan 1.4 juta dalam akaun. Jadi bila kita melihat balik, sorry. Apa yang disebutkan oleh Morgan Housel ni sangat tepat lah. Psikologi. So sebab itu psikologi ni benda dalam kepala. Dia memang kena bermula dengan ilmu dulu. Buku Psychology of Money ni ada ceritakan. Nama dia pun Psychology of Money. Dalam buku ni ada ceritakan tentang macam mana psikologi ni, walaupun tak logik, tadi kita dengar cerita tadi tak logik. Tak
tak munasabah sepatutnya. Tak rasional langsung. Tak rasional, tak munasabah, tak apa. Tapi dia pengharapan. Bila dia dah mula main dengan pengharapan ni, susah kita nak kawal. By the way, sebelum tu, boleh tak semua 140 orang, jarang kita cerita pasal buku ni, boleh tak semua 140 orang tekan beg kuning dekat ruangan bawah, kemudian add to cart, masukkan buku dalam troli masing-masing. Semua yang ada dalam live sekarang ni, tekan beg kuning dekat bawah, add to cart, masukkan buku dalam troli masing-masing. InsyaAllah boleh. Okay. So sebab apa? Psikologi dia hanya akan bermula dengan ilmu saja. Dia umpama macam hidup di awang-awangan, padahal dunia tu tak ada. Betul. Sebab apa? Realitinya bukan begitu. Tapi dalam dunia yang berada dalam kepala mereka, itulah realitinya. Aku adalah jutawan. So saya dimaklumkan kepada abang kita dekat sini, dia beritahu, the real profit is what is in your bank account. Alhamdulillah, pada masa tu saya pun sedang kerugian juga dalam saham, RM30,000 tahun 2024. Adik saya convo UiTM bila? Bulan 10 biasanya kan. Adik saya UiTM convo dalam bulan 10, bulan 11 macam tu. Okay. So saya sedang kerugian dalam saham RM30,000. Jadi ada seorang kawan saya ajar. Dia kata, the real profit is what is in your bank account. So it is never a loss taking a profit. So kita belajar, it is never a loss taking a profit ni masa kripto naik pada bulan 2, bulan 3, bulan 4 2024. Pasal yang real profit is what is in your bank account tu dalam bulan 8, bulan 9, bulan 10. So itu pengalaman. Pengalaman yang kita amalkan, yang kita dapat dari ilmu. Yang itu kita cerita dalam buku Bangsa dan Mangka. Sudah, mana buku aku? Buku kayu. Oh ni, sorry. Buka aku punya. Okay. So dalam ni. Ilmu dan Mangka tadi. So pengalaman mengajar saya. Saya pernah kena tipu juga. Masuk dalam MLM, skim cepat kaya, skim piramid zaman-zaman belajar dulu. Jadi pengalaman mengajar kita, there's no such thing as free lunch in this world. Tak ada free money in this world. Tak ada. Itu pengalaman. Tapi pengalaman ni, dia akan bentuk kemahiran kalau kita belajar dari pengalaman ni. Malangnya, untuk abang tadi contohnya, untuk yang Tarmizi Ghazali, dia habis dah. Kalau korang cari, dia dah delete dah account. Tak ada dah account kat media sosial. Ini orang yang melalui pengalaman tu, tapi dia tak nak belajar, dia nak lalu lagi. Sebab dia sedang kemaruk ataupun sedang lemas, sedang hanyut dalam kekayaan yang fantasi tadi. Okay? Ini contoh, abah saya masih berharap duit tu dapat pada hari itu adalah scam pelaburan. Pengharapan tu sangat tinggi. Babe, cerita berharap ni bahaya. Cerita berharap ni, orang boleh berharap. Ini contoh. Berharap PTPTN mansuh. Pasal dia hutang 50-60 ribu. Kalau PTPTN mansuh, kosong. Walaupun kita dah cakap, tak boleh bang, tak logik. Pengharapan tu tinggi. Sebab tu bahaya berharap ni. Sebab tu bila orang baca, bang, baca buku abang ni boleh jadi kaya ke? Saya terus terang beritahu, tak boleh. Kita cerita bukan untuk jadi kaya. Kita cerita untuk susun kewangan kita dengan baik. Dan saya percaya ataupun saya faham apa yang tuan-tuan perempuan semua kongsikan lah. Bila ibu-ibu ayah-ayah kita masuk, alhamdulillah saya dikurniakan seorang ibu dan seorang ayah yang bukan saja tak masuk. Mungkin diorang pernah kena dulu, saya pun tak tahulah, tak pernah diorang cerita kan. Tapi diorang tegas melarang. Masa saya masuk yang zaman diploma dulu tu, nak masuk 2000 ni. Saya ingat lagi mak ayah saya marah saya. So saya ada mak ayah yang ajar jangan masuk. Sebab apa? Dia datang dari satu kemahiran. Ni contoh macam Papa Zul dia kongsikan. Sedih 2024, cousin Papa yang tabligh masih percaya dengan QM. Tak tahulah berapa dah ada kerugian. Kita belajar dari satu kemahiran yang mak ayah saya ajarkan terutamanya. Ayah saya mengajar saya kemahiran hidup dengan apa yang ada je. Ayah saya boleh pakai kereta yang sama 18 tahun. 2008 beli kereta, sampai sekarang pakai lagi kereta tu. Saya beli kereta kemudian, saya dah jual dah pun kereta tu. Bayangkan. Dia boleh lagi stay. Jam dia pakai jam yang sama, baju dia pakai baju yang sama. Benda elok pakai je. Tak ada masalah. Bukan itu fokus matlamat kita. Matlamat kita bukan pada kebendaan. Itu ayah saya. Mak saya pula, meniaga. Jadi tengok, kalau nak pakai benda yang dia nak, kerja lah. Kerja, cari duit betul-betul. Buat bisnes betul-betul. Cari, dapatkan duit ni. Pergilah beli apa yang nak. So, saya seimbangkan antara dua ilmu ni. Yang mana ilmu ni alhamdulillah menjadi kemahiran untuk diri saya sendiri. Bila nak, contohlah kan, ada peluang dapat pergi ke haji. Cari duit. Simpan duit yang kita dah simpan bertahun-tahun lamanya. Bila nak pergi, bayar. Tapi kalau dah habis balik semula kat sini, makan hari-hari, makan benda biasa je. So, pengurusan tu, yang paling mustahak. Ilmu tadi.
Seri Fida, saya beli 3 buku Tuan. Tuan suggest baca yang mana dulu? Jadi kalian boleh baca buku yang pemula ni. Ini buku pemula namanya. Buku Bangsa dan Mangka. Dalam ni kita kongsikan teori, formula, konsep, strategi, langkah. Sekejap, saya nak cabut semula buku Psychology of Money dekat sini. Last. Boleh tak semua yang ada dalam live, kalian tekan buku Psychology of Money dekat bawah ni. Yang ini. Kita sebutkan tentang psikologi tadi. Kejap saya cerita. Ni. Bab pertama. Tiada siapa yang gila. Bab pertama dia cerita. Tiada siapa yang gila. Dia pengalaman peribadi kita tu membentuk tingkah laku kita. Sebenarnya pengalaman kita yang bentuk tingkah laku kita tadi. Yang terkena scam. Ada orang dia, ni Kak Zah kata nampak harga 43. Betul juga tu. Berapa harga? Cuba komen kat bawah. Lupa tanya harga masing-masing. Komen dekat bawah, tulis berapa harga yang kalian nampak. Buku ni dia sebenarnya ada sequel, iaitu buku The Art of Spending Money. So boleh dapatkan kedua-dua buku ni, ada dekat beg kuning. Pengalaman peribadi kita, siapa yang tengok dari kecil mak ayah dapat gaji beli KFC, beli Kentucky, jadi dia akan terikut setiap kali dapat gaji nak makan mewah, nak makan sedap. Benda tu psikologi. Kita tak katakan salah, tak katakan betul, tapi kita kena faham pengalaman dia apa. Sama juga yang kawan kita tadi tu. Dia masuk dalam skim, dia mesti pernah untung sekali. Sebab tu dia percaya sangat dengan skim-skim ni. Dia masuk, dia ajak orang, dia dapat untung, dia pandang tu sebagai satu perniagaan. Pelaburan. Jadi bila jumpa skim baru, dia pun masuk lagi. Lompat lagi. Ni kalau tanya dengan lebih mendalam, saya percaya mestilah pasangan, mesti kerja-kerjaannya. Sebab ada akses kewangan dalam kehidupan dia orang. So bila ada pengalaman peribadi begitu, maka dia percaya. Kita pula yang ada pengalaman peribadi, tengok ayah-ayah, ibu-ibu kita yang masuk dan lingkup, pun kita jadi rasa serik. Ada trauma dekat situ. Pengalaman peribadi. Saya punya pengalaman peribadi, saya pernah masuk 2008-2009. Zaman-zaman diploma dulu. Tak apa-apa nak faham sangat tadi kan. Dah masuk, ingat lagi kena marah dengan mak dengan ayah. Masuk semua, salah apa semua tadi kan. Kita pun, tak, ini memang duit nak masuk, nak bawa mak abah pergi umrah ni. Dah kena tipu punya. Pengalaman peribadi. Sebab tu buku ni, bila saya tulis tentang pengalaman tadi, pengalaman semata-mata dia tak cukup. Kita nak kena olah pengalaman dari itu sampai dia boleh bentuk kemahiran. Itu yang mahal sebenarnya. Pengalaman contohnya, yang masuk universiti. Belajar 2-3 tahun, kemudian dia ada internship kan, ataupun practical. Housemanship ke apalah. Kalau lawyer chambering. Itu pengalaman. Dia bentuk pengalaman. Orang yang gagal kuasai pengalaman tu, habis belajar, dia tak nak aku jadi lawyer, penat tak reti lah. Orang yang buat housemanship 2 tahun, tak nak aku tak boleh lah nak hadap dengan kehidupan hospital tadi. So pengalaman tu tak boleh bentuk kemahiran kepada diri dia. Jadi dalam konteks kewangan dia sama sebenarnya. Kita nak ada pengalaman yang boleh bentuk kemahiran. Pengalaman saya yang kena tipu semua tadi, hari ni tengok juga pengalaman orang yang kena tipu, alhamdulillah membantu untuk ada sedikit kemahiran. Melihat kalau skim baru muncul, kita tengok sekilas ikan di air boleh tahu jantan betina orang kata. Bila sekali tengok skim ni, bohong. Sebab apa? Sebab dia tak memenuhi kriteria tadi. Ciri-ciri penipuan tu ada. Okay, contoh. Just story. Faiz Ros kongsi dekat sini. Pengalaman dia masuk Gigamax. Kawan ajak, tak ada ilmu. Jadi dia ada pengalaman. Betul? Faiz Ros, pengalaman. Masuk Gigamax. Sebab apa? Orang cerita dapat untung berbagai 2023. Betul Masa tu tak follow lagi live kita, betul? Kemudian, baru sedar. Lama duit aku habis lah. So, dia boleh buat apa? Pengalaman tadi, persimpangan dia. Pengalaman tu pengalaman buruk. Dia boleh masuk skim baru, ataupun dia masuk dalam live kita, cari mana ilmu sebenar aku nak melabur ni. Alhamdulillah dia terus berhubung dengan saya 2024. Faiz terus berhubung dengan saya, Just Story berhubung dengan saya. Kita bincang betul-betul susun kewangan dengan baik. Dari pengalaman buruk tadi, dia bentuk satu kemahiran mencari ilmu yang betul. Lepas 2 tahun dapat jadi Bang Sri Mangka solid. Kan? Solid Bang Sri Mangka. Tanpa pengalaman tadi, dia akan nampak skim-skim baru yang muncul sekarang. Dan dia mesti akan tanya, bang, skim ni okey tak saya nak masuk? Elok-elok dah ada 10-20 ribu, akhirnya dia ambil, masuk pula dalam skim yang bukan-bukan. Jadi sebab itu, ilmu bab skim-scam ni, dia kena juga kaitkan dengan ilmu pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan tu.
Scammer ni dapat tipu RM100 seorang pun dah jadi cukup kaya, betul? Okay? Jadi ilmu kewangan kita faham, kita ada perbelanjaan, simpanan dan juga pelaburan. Bab belanja pun boleh kena tipu. Okay? Kalau ikutkan, kita pandang penipuan ni berlaku pelaburan je. Bila saya buka balik buku ni, aku tulis, aku pun lupa. Ni ada. Macam mana perbelanjaan boleh kena tipu? Ni, penipuan jualan dalam talian. Kita tak banyak cerita pasal dia jarang. Tapi rupanya ada. Siapa nak kongsikan contoh? Penipuan disebabkan oleh perbelanjaan. Contoh yang pernah saya dengar lah. Alhamdulillah tak pernah hadap lah kan. Ni, nak beli barang murah. Beli phone. Ini pernah zaman-zaman diploma dulu. Tapi saya tak masuk lah. Cuma saya macam, sebabkan dah kena tipu tadi tu, saya ada macam ragu-ragu sikit. Okay? Phone Apple, iPhone dijual, harga pada masa tu RM2,500. Ada orang nak jual RM400. So itu penipuan jualan. Kita tak melabur. Kita berbelanja. Tapi daripada aku beli phone sampai RM2,000-3,000, baik aku beli yang RM400. Murah sikit. Kita pun bayar RM400. Pak, habis lesak. Okay, 2 kali saya ingat situasi pada masa tu berlaku. Yang itu yang nak beli phone murah. Yang kedua, sebabkan skim yang sama, dia cari pelabur. Siapa nak beli phone murah-murah, nanti kau boleh jual RM2,500. Masa tu saya dah fikir dah. Adalah member datang kata, kita dapat iPhone ni dari kilang China. Oh lama. Dapat iPhone dari kilang China. So aku fikir macam, kalau beli 400 jual RM2,500 memanglah untung. Dia kata jom kita beli 10. RM4,000 keluar duit, kita nanti boleh jual RM20,000. Kau bayangkan kita orang ni budak universiti, nampak dengan RM20,000. Memikirlah juga tadi kan. Keluar modal RM4,000, RM2,000 seorang. Tapi sebabkan saya pernah kena tipu sebelum ni. Saya pernah kena dengan skim cepat kaya. So saya pun mula mikir. Fikiran saya bawa saya ke arah, kenapa kilang tu tak jual terus? Murah sangat ke kilang tu jual? Kenapa import yang direct kena jual sampai RM3,000-4,000? Kenapa tak boleh jual RM5,600? So soalan tu mula datang. Siapa kau punya networking yang kau boleh kenal dengan orang kilang ni dekat China ni? Siapa kau punya network? So saya pun macam, boleh percaya ke? So saya pun rasa macam, tak kot. Sabar dulu kot, aku tak ada duit ni. Alhamdulillah rezeki juga sebab saya tak ambil PTPTN. Memang ada kawan-kawan yang terlibat dengan benda ni, dia orang ambil PTPTN. So dia orang ada duit RM2,000 tu. Saya tak ada. Saya punya duit sebabkan kena tipu tadi tu, yang RM2,000 kena tipu tu, saya kena tipu dengan E-Mall dengan Lakzor, 2 kali kena. Lakzor dengan E-Mall. Okay? Sebab kena tipu dah tak ada duit dah. So bila dah tak ada duit, so saya cuma ada RM200-300 je. So member kata tak boleh, kita kena ada RM2,000 seorang. Kata tak apalah, aku tak ada duit. Aku nak pakai duit RM200-300 ni nak buat belanja untuk belajar lah kan. So bila diorang, saya ingat bertahun-tahun juga diorang nak terima hakikat yang benda tu dah tak ada. Dan lagilah pula, masa tu zaman, 2008 ni, iPhone yang pertama lah. Dia bukannya iPhone 2, iPhone 3 tu, memang iPhone nombor 1 betul. Kita tak kenal pun iPhone tu apa. Orang sibuk pakai BlackBerry lagi. So masa tu lama diorang tunggu macam bila nak dapat stok, bila stok nak sampai. Sampailah ke iPhone ketiga kot. Macam tu lah. Masa masuk degree dah, barulah terima hakikat iPhone tu memang dah tak ada dah. Dah kena tipu lah. Dah lesak lah. So itu contoh penipuan disebabkan oleh perbelanjaan. Hari ni ada contoh juga. Penipuan disebabkan oleh perbelanjaan. Penipuan perbelanjaan Zahid kongsikan dekat sini. Beli emas 0.01 gram. Beli emas 0.01 gram harga RM10. RM15. So kita pun rasa, alah RM15 je kot. Apa nak rugi sangat tak? RM15 je. Apa yang nak rugi sangat? RM15 je kita bayar. Babe, 1,000 orang RM15, RM15,000 juga. Dan RM10, RM15, kalau kita betul-betul kira lah untuk 1 gram harganya berapa, RM1,500. Emas RM500 je 1 gram. Tapi awak beli emas yang walaupun dia kecil 0.01 gram, tapi nilai sebenarnya RM15,000. Dah kena tipu dekat situ. Kos dia tadi kan. Itu contoh. Terima kasih. Ni Sky Girl dikongsikan penipuan perbelanjaan. Saya honestly saya tak banyak, bukan tak banyak, saya sebenarnya tak dapat recall pun penipuan perbelanjaan ni pasal saya pun memang kurang berbelanja punya orang. Saya pernah beli baju kena scam, tak post-post, kena block. Itu contoh. Kalau yang shopping baju raya. Ni umrah, perbelanjaan umrah. Nak cari package umrah yang terlalu murah. So kalau penipuan bab jualan ataupun penipuan dari sudut perbelanjaan, biasa dia menawarkan penjimatan.
Maknanya kata kalau kita beli dari dia orang, beli baju ke, beli emas ke tadi, nampak macam murah. Itu. Jarang kita cerita jenis-jenis penipuan kan. Hari ni baru terbuka topik tu. Itu pun sebab saya dengar pembaca berita awal ni tadi dia sebut jenis-jenis tadi. Saya pun macam mula recall balik kan. Kita banyak cerita penipuan pelaburan je. Ini penipuan jualan dalam talian. Kalau Tuan Rahmat banyak ada cerita. Ini saya ambil contoh-contoh ni dari Tuan Rahmat. Tuan Rahmat dia pernah buat satu sesi, dia kata ada 30 lebih jenis penipuan. Saya rakamkan dalam buku 5 je. Pasal tak ada, aku nak tulis semua 30 tadi kan. Banyak-banyak. Ada yang dia tak boleh kongsi juga. Oh, memang luar biasa lah. Okay. Ni, contoh lain juga. Beli baju masa raya. Oh, ini paling banyak sekali. Ini baju murah, ini baju murah, ini baju murah. Sebelum raya tak post-post. Lepas raya, nombor dah kena block. Oh, itu kena hati-hati. Okay. Gores dan menang. Contohnya. Gores-gores dapatlah something. Tapi bila nak dapat, kena bayar pula dah. Itu memang tipu tadi. Kata menang tapi pula kena bayar. Dah pening. Tuan Rahmat, panjang umur. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baru seru nama dah terus masuk. Bahayalah dekat sini. Lepas ni kita bagi hint je lah. Okay? Betul bang, sekarang pun ada lagi macam tu. Betul Kalau betul untung besar, bank dulu yang masuk. Tepat sekali. Jadi, itu dari segi perbelanjaan. Pengurusan kewangan ada 3 je komponen. Perbelanjaan, simpanan, pelaburan. Perbelanjaan, simpanan, pelaburan. Kita banyak cerita skim penipuan pelaburan. Dia tak payah bincang lah. Semua pun dah tahu. Yang perbelanjaan pun jangan rasa tak ada. Yang saya ingat sekarang ni, bukan saya lah. Orang kampung ni lah banyak kongsikan. COD. Siapa tahu penipuan COD? Saya nak cerita pun tak apa nak reti sangat. Penipuan COD. Ada rider datang rumah. Rider datang rumah. Kemudian dia kata ada barang sampai, kena bayar. Pasal saya tak pernah beli barang COD. Saya tak percaya dengan COD ni. Pasal kita berniaga, kita tahu COD ni payah kan. Saya tak suka orang beli buku COD. Kita orang tak ada pun option COD by the way. Minta maaf lah kepada abang-abang akak-akak nak beli buku secara COD. Kami tak ada. Sebab susah untuk kita susun sebenarnya. Kita punya kewangan. Siapa tahu skim yang kalau tanya memang Tuan Rahmat jawab lah tadi kan. Yang lain. Pengalaman korang mendengar ataupun berhadapan dengan situasi ni. Penipuan COD. Kita tak order tapi kena bayar macam tu. Nak suruh buat pinjaman untuk beli produk, kemudian produk tak dapat jual. Ini contoh lah. Kalau cerita pasal penipuan pembelian tadi. Okay? COD punya barang. Datang suruh bayar tapi bukan barang kita pun. Tak tahu siapa punya barang. Dan modus operandi pun tak apa-apa nak pasti sangat. Mungkin barang orang lain, dia rider, dia pergi jual ke orang lain tadi. Wallahualam lah. Saya pun tak faham sepenuhnya tadi. Gores dan menang lepas tu kena bayar, itu memang pasti ada unsur judi, betul. Okay? So kena tahu. Itu salah satu jenis penipuan. Iaitu penipuan disebabkan oleh sikit lah ke arah tadi 2T. Takut dan juga tamak. Ini Tuan Firdaus Syahri. Tuan Firdaus ada kongsikan 2T. Pernah kena dihantarnya chopstick. Benda chopstick ni. Oh tadi COD tadi kan. Okay? Contoh. Okay, itu penipuan jualan dalam talian. Contohnya. Love scam ni tak masuk lagi lah. Ini memang lain macam punya tipu. Hari ni kita tak cerita pasal penipuan pelaburan, boleh? Penipuan pelaburan dah banyak dah cerita. Hari ni kita cuba cerita penipuan jenis yang lain. So ingat, salah satunya penipuan psikologi kewangan. So psikologi bukan saja sebab tamak. Tamak pelaburan. Ini pun sikit lah tamak dan juga takut. Tamak sebab apa? Nak berbelanja tu jimat. Barang nak mewah. Tapi jimat bukan main lagi lah kan. Barang nak harga 3-4 ribu tapi bayar nak 3-400. Itu contohnya. Psikologi ni. Kena fahamkan betul-betul. Kita pun join IMOL juga. Kos nak resign, nak fokus IMOL. Lepas tu join BFE sama juga MLM. Menyesal sangat. So Puan Zah kongsikan dekat sini. Beberapa pengalaman. 3 kali. Betul? Join IMOL. Kemudian masuk BFE. Masuk MLM. 3 kali pengalaman. 3-4 kali pengalaman. Barulah betul-betul ya Allah apa aku buat ni. Jadi pengalaman memang kita akan lalui. Sebab tu saya highlight siap-siap. Mustahil kita tidak akan ditipu langsung. Mustahil. Kalaulah saya katakan, tuan-tuan perempuan semua dekat sini, beli buku ni, baca, confirm takkan kena tipu. Confirm kena tipu. Kalau saya sendiri beritahu, tuan-tuan perempuan semua beli buku ni, baca sampai habis, confirm tuan-tuan perempuan semua takkan kena tipu. Confirm kau kena tipu dekat situ. Kena tipu dengan saya. Sebab apa? Sebab saya nak jual buku. So sebab itu saya maklumkan dulu, kalau baca sekalipun, mustahil takkan kena tipu langsung. Jadi apa yang kita nak? Pertama, kita nak kurangkan kebarangkalian kena tipu.
probability dia. Okay? Pertama, kurangkan probability. Kalau nampak 10 skim, jangan masuk semua 10-10. Kalau nampak 10 skim, at least masuk satu lah kalau kena tipu pun. Yang 9 tu kita tahu, okay, no. Tiba-tiba satu ni, ini girlfriend saya ajak lah. Saya memang cinta betul dengan dia. Itu dah goyang lah. Psikologi dah lari emosi tadi kan. Jadi itu satu, kebarangkalian. Kita reduce the probability. Nombor satu. Nombor dua, kita reduce the severity. Kita kurangkan kebarangkalian, kemudian kita kurangkan impact. So kalau katalah girlfriend memang ajak betul masuk ni. Kata kalau you tak masuk, you jangan kahwin dengan I. You kahwin dengan orang lain. Okay, fine lah. Memang I nak kahwin dengan you juga. Yeah, biasanya bukan girlfriend lah ajak. Biasanya boyfriend lah ajak tadi kan. Nak masuk juga, masuk sikit. You kena masuk 100,000 yang. I nak jadi leader dalam company ni. Cakap tak boleh. I ada 100 je. Gaduh lah kat mana pun kau masuk je lah 100. Kemudian putus jugalah sudah yang tadi kan. At least kalau nak masuk sangat, kurangkan dia punya impact. Daripada masuk 100,000, kita masuk 100 je. Kuranglah sikit tadi. Okay. Boleh dekat situ? Alright, boleh? Boleh faham tak? Semua yang ada dalam ni boleh faham? Satu persatu Okay. Scammer create profile guna seller yang sedia ada. Selalunya guna address ataupun seller belah-belah Perlis. Alamak, jauhnya. Lagi kaya tak melabur kalau duit habis pada scam-scam macam ni. Saya pun kena scam dengan kawan masuk MLM. Itu contohnya Scammer jual motor pun ada bang. Siap suruh deposit dulu. Oh ya, aku teringat. Ni, scam jual barang. Scam jual barang. Dia cari penjual kereta ataupun jual motor dan dia cari buyer. Dia duduk dekat dalam marketplace. Ini boleh belajar semua masing-masing Dia duduk kat marketplace, dia tengok siapa nak jual barang. So dia pun ambil kontak orang ni. Okay? Dia tengok siapa nak jual kereta, dia ambil kontak orang ni. So logik kita fikir dia boleh jadi agent. Dia jadi agent dapatlah commission. Tapi commission berapa persen sangat? Sikit. So dia tak makan commission 2-3%. Dia nak ambil commission 100%. So caranya macam mana? Bila dia jumpa dengan buyer, potential buyer, dia mengaku dia abang kepada seller. Jumpa. Dia takkan bagi dia orang ni kontak. Dia akan duduk kat tengah-tengah, dia kata saya ni abang dia. Kemudian yang ke buyer pula, dia akan beritahu yang seller ni mungkin adik dia lah. Kan? Dia wujudkan konon-kononnya ada hubungan kekeluargaan ke, hubungan kawan ke. Dia pertemukan, tapi jangan borak, jangan bercerita panjang. Dia akan jadi orang tengah. Deal punya deal, setuju. Bila setuju, buyer transfer, nak serahkan kereta tadi. Bila transfer, kena transfer masuk akaun bank dia. Pasal dia orang tengah. Duit tu habis, sapunya. Kemudian nanti dia beritahu lah dekat seller pula. Kalau dia nak lipat 2 kali ganda, yang biasanya dia ambil duit tu, dia cabut lari lah. Tapi kalau dia nak lipat 2 kali, nak makan keliling sampai 2 kali, dia minta pula dengan seller tadi, tukar nama kereta. Itu mungkin complicated sikit lah. Tukar nama kereta, dia pun dapat kereta tu. Tapi itu bahaya lah. Biasanya dia akan ambil duit, dia cabut lari, nanti buyer dengan seller ni akan bergaduh. Aku dah transfer lah kat kau. Mana ada aku tak dapat lagi. Sudahnya kereta tu menjadi perebutan. So ini je juga, sama juga scammer untuk jual. Scammer untuk menjual tadi. Baru-baru ni scam tanah pula. Itu memang bahaya lah cerita-cerita scam tanah ni. Scammer jual motor pun ada bang, siap suruh deposit dulu. Mekah Fund Scam. Itu memang cerita pelaburan lah. Scammer jual beli kereta jadi orang tengah kononnya, betul. Scammer jadi orang tengah pun ada sekarang, libatkan jual beli phone. Barang jualan. Tadi kita nampak jualan sebabkan murah. Kita pun beli. Yang ini tak. Harga solid, barang pun solid. Orangnya yang tak solid. Orang tengah ni kacau. Duduk kat tengah-tengah, tipunya dulu tadi. Itu bab perbelanjaan. Bab barang. Jual beli barang. Saya nak masuk satu lagi. Ini memang satu penipuan yang luar biasa lah. Sekarang ni mereka gunakan emas pula. So nampak emas pakai, phone pakai, motor pakai, kereta pakai, tanah pakai. Benda nama menipu. Selagi boleh ditipunya semua benda jual. Kalau orang tutur kata, kalau dia boleh dijualnya bulan daripada kita, dia jualnya bulan daripada kita. Mana ruang ada dia jualnya. Paling tak logik bang, jual motor harga yang murah sangat. Wah. Ni. Terima kasih Kak Nelly Deli. Saya pernah dengar lah benda ni. Benda datuk-datuk tadi kan. Scammer jual pangkat datuk pun ada. Scammer jadi ahli diraja pun ada juga. Cerita pasal scam umrah ataupun haji. Scam haji jangan. Korang memang hati-hati lah. Scam haji ratus ribu. Pergi muasasah 34 tak dapat giliran. So kita adalah syarikat agensi tadi kan. Yang itu dalam 50 ke 100 ribu lah.
Itu pun tak dapat juga. Datanglah visa-visa yang lain ni. Mujamalah lah, Furoda lah. Macam-macam visa lah. Bayar sampai 300-400 ribu, akhirnya lesap. Oh, kena hati-hati. Okay? Itu yang menjual barang. Bagi mas kat dia dapat duit bulan-bulan. Itu pun kena hati-hati jugalah kan. Yang jual-jual barang tadi. Itu jenis penipuan jual barang. Tapi satu lagi, ingat penipuan jual barang ni dia ada dua. Dua emosi dia kacau. 2T. Ni terima kasih kepada Tuan Firdaus. Dia ajar saya pasal 2T ni. Tamak dan juga takut. Tamak dan juga takut. Biasa bab barang, dia tamak lah. Kan? Even yang tamak tu scammer lah kan. Yang tak tamak pun, dia terperangkap di situasi. Contoh macam yang jual barang tadi tu. Dia nak beli barang betul. Bukannya harga murah-murah pun tak. Yang ni pun nak jual barang betul. Tapi orang tengah tu yang menipu. Tapi yang paling dahsyat sekali adalah sebabkan ini main dengan emosi takut. Emosi psikologi kita. Emosi takut ni love scam. Love scam, wah memang tak boleh cerita lah kat korang kan. Love scam dia dah tak pakai dah. Kau tamak ke kau tak. Dia lebih kepada takut lah. Takut ditinggalkan. Kalau takut lagi, bercinta dengan orang di online, di media sosial ataupun di platform-platform internet ni, dah mula kongsikan gambar ataupun kongsikan benda yang bukan-bukan. Jadi takut disebarkan, maka diugut bayar banyak lah tadi. Okay? Nak selamatkan diri sebagai contoh. So sebab itu, dalam proses ini semua, saya tak nak ulas love scam ni panjang, dalam buku pun ada, nanti kalian boleh baca. Rujuk balik kepada 2T ni. 2T. Okay? 2T. Sekejap, Tuan Rahmat ada tak? Saya suka dengar dia cerita pasal love scam ni. Sebab tu aku tak nak cerita pasal love scam. Kalau dia ada, dia punya cerita love scam ni syok. Saya dengar dalam dia punya sesi lah. Saya rasa macam, ya Allahu Akbar. Kesian. Okay? Ni sekarang ada pula love scam pakai AI. Boleh buat VC apa? Voice call lagi sekarang. VC. Boleh buat voice call lagi. Yelah, kalau kita WhatsApp ke, kita message je, logik lah juga orang tu tipu kan. Kita sakan bercinta, laki contohnya, laki sakan bercinta. Alah, kat sana pun laki juga. Ataupun yang perempuan sakan bercinta, yang kat sana pun perempuan juga. Tunjuk gambar, tipu-tipu tu semua memang dahsyat lah. Tapi kalau yang kita nak salah satu cara untuk semak, call. Betul ke dia ni orang? Kan? Rupanya ada pula dah AI tadi. Dia pun cakap lah elok pasal, pakailah suara-suara yang menipu tadi, dah kena tipu. Sebab dia, bila love scam ni dia emosi lah. Emosi ni benda yang susah nak kawal. Pasal kalau kau dah syok, ralik, bercinta berbagai, Allahu Akbar. Nak cakap apa pun orang tak dengar dah. Kalau tadi yang kita ceritakan pasal penipuan pelaburan, dia ada sifat tamak. Kalau kita dah mula bersabar, tenang, semua boleh terima hakikat lagi. Tapi ni cerita cinta ni, babe. Oi, cinta ni. Jangan, dapat harapan. Cerita harapan lagi kan. Dapat satu pengharapan, aku berharap dia menyayangi aku. Kasar sikit lah bunyi tadi kan. Ada yang kena tipu dengan cinta itu buta, betul. Yang kena tipu dengan warga asing. Memang yang betul-betul fizikalnya. Mana kata jumpa depan-depan dan berbagai, bagi janji manis. Sampai kahwin pun ada. Rupanya sebab apa? Sebab nak nama. Buatlah pinjaman sana, pinjaman sini, berbagai, lepas tu cabut lari. Boleh jadi salah satunya. Itu yang cerita kahwin lah. Yang cerita tak kahwin lagi banyak. So sebab itu nak kawal emosi ni tak senang. So sebab itu apa yang saya boleh huraikan ataupun saya boleh bawa ke arah kesimpulan, cerita emosi saya tak boleh nak bantu tuan-tuan perempuan semua. Pasal itu duit, hati awak. Habis harta mak mertua contohnya. Itu hati, babe. Yang saya boleh bawa semula adalah, okay, Tuan Tarmizi Ghazali, dia masuk balik dalam live kita, bawa akaun baru pula dah. Akaun lama dah padam, buat pula akaun baru. Mari kita jemput dia masuk dalam live kita lalang kat sini. Okay. Yang curang tu pun consider scam juga ke? Kalau sengaja bercinta pasal, rupanya memang dia punya modus operandi. Dia kenal dengan orang, dia cintan-cintun sikit, dia belanja kau sikit hadiah, rupanya dia memang nak. Dia ada beza sikit kan. Ini bukannya kempen curang ke apa semua lah. Ini nak maksudkan, kalau dia memang jenis bercinta semua sakan, tiba-tiba nampak orang kedua, alamak jatuh cinta pula dengan orang kedua tadi. Yang itu hati lah, pun tak boleh kawal. Dia ada situasi, tadi kita cerita pasal situasi tadi kan. Ada orang memang sengaja.
Memang dia buat tu modus operandi. Ada orang memang bukan jodoh. Memang, dah terjatuh cinta dengan orang lain. Dah semua lekat sangkut dekat situ. Nak buat macam mana tadi? Betul? Okay? Busuk hati tak boleh tengok Melayu maju. Nampak? Masuk tak bagi salam. Ini jadi masalahnya. Bila masuk tak bagi salam. Kita tengah cerita pasal bangsa asing tipu kita. Tiba-tiba dia kata busuk hati tak boleh tengok Melayu maju. Ni Tuan Tarmizi Ghazali ceritakan kat semua orang kat sini. Macam mana boleh jadi busuk hati, Melayu boleh maju kalau warga asing tipu sebab kau boleh love scam? Cerita sekarang. Inilah contohnya. Langsung tak pakai otak hidup ni. Minta maaf kasar sikit bunyinya. Langsung tak pakai otak. Itu jadi masalah. Nur, nak tanya soalan boleh Nur? Ajukan soalan kalian. Sajalah nak mengapi-ngapikan sikit cerita tadi. Spoil betul Okay. Ini contoh yang tadi kan. Langsung tak pakai otak masuk. Aku nak jemput betul-betul Tarmizi Ghazali. Bang, engkau dah delete akaun bang. Engkau dah delete bagai-bagai akaun. Kau nak buka akaun baru. Aku tahu engkau fake akaun bang. Orang macam kau ni lah yang menjahanamkan masyarakat bang sebenarnya. Sikit engkau tak sedar apa yang berlaku dalam hidup kau ni. Memang musibat kepada masyarakat orang macam kau ni bang. Okay? Dengan bacul, dengan penipunya. Haram cerita nak datang sini 8 jam sembang temberang. Ni orang macam kau ni yang menyusahkan masyarakat sebenarnya. Jadi scammer menyusahkan semua orang dalam hidup. Bagi makan anak bini. Apa yang kau nak jadi ni bang dalam hidup? Apa yang kau nak jadi dalam hidup kau ni bang? Okay? Apa yang kau nak jadi? Pertahankan scammer-scammer dekat luar sana. Kau dapat apa dalam hidup ni? Hidup kau memang setakat kat dunia ni je ke? Siapa penipu? Naik dalam live ni. Cepat naik dalam live ni. Kau nak cerita tunjuk bukti yang kau sampai ke Lenggong itu hari. Kau nak cerita kau punya power of math. Naik dalam live ni. Ni akaun yang keberapa dah bang kau buat? Berapa kali dah kau delete akaun ni bang? Okay? Berapa kali dah? Berapa banyak dah masyarakat dekat luar tu kau tipu bang? Sini bang. Cepat naik ni. Ini yang contoh ni. Aku dah cakap dah tadi. Tak nak sentuh pasal penipuan pelaburan. Tapi inilah contoh-contohnya. Power of math. Okay? Penipu. Kuasa lalok lah bahasa Melayunya. Itulah. Okay? Okay, tak apa. Sama balik. Nur dia tanya. Nur, nak minta tuan cek kripto Binance okey ke tidak? Kalau okey saya nak trade. Jangan Nur. Tolong jangan. So macam mana cara Nur? Jangan suruh saya cek. Nur kena belajar cek Nur. Nur buka dekat Securities Commission punya laman web. Nur tengok DAX. So saya ajar Nur cara untuk semak. DAX nama dia. Digital Asset Exchange. Ada beberapa asset exchange DAX platform yang Securities Commission bagi lesen untuk berdagang di Malaysia. Binance bukan salah satunya. Jadi Nur buka, tengok apa yang boleh. Okay? Buka. Ni contoh. Okay? Nur, terima kasih. Saya nak tunjukkan contoh pada Nur dekat sini. Siapa yang guna Binance? Scammer kat bawah ni, Bodong. Ni, contoh scammer kat bawah ni. Dia guna. So, Nur nak guna tak apa yang scammer ni guna? Tinggalkan, Nur. Tinggalkan. Sebab tu tak payah cerita pasal syariah. Tak payah cerita pasal undang-undang. Scammer dia takkan faham semua benda ni. Kerja dia nak tipu dia orang. Okay, Nur, boleh faham tak Nur? Boleh dapat? Di Malaysia, kita ada lebih kurang dalam 5 ke 6 platform yang berlesen. Ada Hatta, ada Tokenize dan seumpamanya lah. Saya pakai Luno. So, kalau nak tanya pasal Luno panjang lebar, nanti boleh berhubung dengan saya insyaAllah. Yang kebenaran ada dah depan mata pun nak ambil juga yang tipu tu. Betul. Itu yang jadi masalah. Terima kasih dah by the way kepada Tuan Tarmizi Ghazali. Saja je saya petik nama dia tadi kan. Nak bagi hangat sikit perbincangan kita. So kita balik semula ke cerita pasal jenis-jenis penipuan yang lain. Yang Tarmizi Ghazali ni semua orang dah tahu dah. Contoh-contoh macam ni semua orang dah tahu dah. Jenis penipuan yang orang macam ni buat. Semua orang dah tahu dah. Sekarang kita nak tunjuk contoh-contoh penipuan yang lain. Itu penting kita kena belajar scam orang tua kita sebelum kena scam dengan orang lain. Lama lain macam tadi kan. Nak cerita balik semula ke yang curang tadi tu. Tiba sebab dia berkait rapat dengan love scam. Okay. So dalam konteks love scam, dia ada dua kategori. Satu memang yang love scam. Memang MO dia, modus operandi dia. Dia jumpa dengan orang, awak baca dekat FB sekarang ni ada cerita jugalah. Pening betul lah kalau baca. Memang pening. Dia boleh tahap kahwin dengan orang tu. Kahwin banyak dah pun. Memang family pun kenal. Tapi habis harta, tanah semua dia ambil. Ini scam secara legal. Kahwin sungguh-sungguh, suruh tukar nama. Tapi emosi dengan moral salah dekat sini. So itu salah satunya. Yang satu lagi pula, memang bercinta betul. Bukan scam, memang betul-betul cinta betul. Tapi bukan jodoh.
Memang hati dah kelain dah. Nak buat macam mana? Sebab itu pocok pangkalnya yang kita boleh kawal apa dia? Duit. Duit kita boleh kawal. So jangan serahkan duit bulat-bulat buta-buta pada orang. Contohnya kalau dah kahwin sakal sekalipun, kita cerita matlamat menjadi bangsa dan mangka secara individu. Awak dapat RM1,000 yang pertama, pasangan awak pun dapat RM1,000 yang pertama. Bukannya pasangan dapat RM1,000, nyesebatnya pasangan punya duit tadi. Sebab mindset dan mangka yang tak ada pada Tarmizi Ghazali ni, mindset yang tidak ada ilmu itu, apa yang berlaku, orang lain bina harta, dia habiskan harta tersebut. Dia tak ada proses berbelanja dengan betul. Dia tak ada proses menyimpan dengan berdisiplin. Dia tak ada proses melabur dekat tempat yang sepatutnya. Proses tu tak berlaku. Jadi bila proses tak berlaku, dia tak tahu susahnya mendapat 6 angka RM1,000 yang pertama. Jadi apa yang dia buat, nampak orang ada RM1,000, dia nak habiskan RM1,000 tu. So sebab itu proses 6 angka ni, semua orang kena ada satu persatu. Okay? Scam secara halal ke bang? Ini bukan kata scam secara halal lah. Salah lah sebenarnya. Nama pun scam. Ya tak? Nama pun scam. Okay? Boleh faham? Okay. Boleh faham semua dekat sini? Orang lelaki zaman sekarang banyak jadi scammer. Kahwin dengan perempuan yang berkejaya. Betul. Contoh macam tadi, kita ada seorang abang kita dekat sini. Dah scam orang, berani pula tu mengaku scam orang. Bangga pula tu mengaku scam orang. Apa nak jadi dengan orang macam Tarmizi Ghazali dekat sini? So elak kan? Jangan jadi orang macam ni. Kita gunakan contoh. Alhamdulillah dia pun masuk dalam live kita, menayangkan muka dia sendiri. Nak jadikan sebagai contoh, ini orang-orang yang kalian tak nak jadi. Nak kena elakkan satu persatu. Boleh? Baru dengar kes kat kampung, suami warga asing dah kahwin bertahun-tahun, tiba-tiba lesap hilang barang kemas. Astaghfirullahalazim. Contohlah juga. Legal tak? Kahwin legal. Betul? Kahwin legal. Tapi modus operandinya morally wrong. Sebab tu bila sebut pasal semua ni, saya suka bawa kita ke message legally right, morally right. Kita ada yang legally right, morally wrong. Kita ada yang legally wrong, morally right. So kita nak bawa ke arah legally right, morally wrong. Sasu-sasu dah. Kau jangan korang ajar budak. Aku tak scam siapa-siapa. Bang, saya korang ajar bang. Abang, korang ajar bang. Tunggu abang untuk sampai rumah rupanya abang tak ada. So siapa korang ajar bang? Meh abang, ajar saya bang. Saya ni korang ajar bang. Ajar saya bang. Meh naik dalam live ni bang. Jangan tunggu-tunggu bang. Naik dalam live ni. Okay? Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Naik dalam live sekarang ni. Cepat, come on. Tarmizi Ghazali, masuk dalam live. Jangan jadi seorang yang bacul. Abang orang yang bijak pandai. Bukannya orang kau ajar bang. Abang kena, basuh saya. Betulkan saya betul-betul bang. Meh, saya jemput sekali lagi. Tarmizi Ghazali. By the way, ni akaun keberapa bang? Akaun keberapa ni bang buat? Rajin buat akaun TikTok Buat akaun delete, tipu orang delete. Kemudian buat lagi akaun tipu orang delete. Rajin bang Berapa dapat sebulan bang buat kerja macam ni bang? Berapa dapat sebulan bang kerja macam ni? Cuba komen. Kita pun nak tahu juga. Nak belajar mindset scammer ni bang. Ni, kita nak belajar dari abang ni. Apa kemahiran? Dalam buku ni tak ajar bang kemahiran menjadi scammer. Kita belajar kemahiran mengenali scammer. Kebetulan kenal dengan abang kat sini. So boleh tak abang ajarkan kemahiran menjadi scammer? Kita pun nak belajar sama-sama juga dekat sini. Yang lain by the way, buku ni kalau boleh dapatkan dekat beg kuning. Boleh tekan beg kuning dekat ruangan bawah. Semua yang ada dalam live sekarang, boleh add to cart, masukkan buku dalam troli. Yang 2 buku saya kongsi kat bawah ni, buku Morgan Housel. Buku Morgan Housel pun ada cerita juga, terbalik lah. Cerita pasal Satu Raja Mani. Buku ni bahasa Melayu by the way. Kita tulis untuk yang lain baca. Bukan Tarmizi Ghazali baca. Kalau bahasa Inggeris dia tak baca. Bahasa Melayu pun dia tak baca. Pasal scammer dia tak baca buku. Scammer dia tak baca buku. Okay? So kita tulis, kita terbitkan buku ni dalam bahasa Melayu untuk tuan-tuan perempuan semua dapatkan ilmu dengan baik insyaAllah. So semua yang ada dalam live sekarang ni, tekan beg kuning dekat ruangan bawah, kemudian add to cart, masukkan buku dalam troli masing-masing. Aku tak pernah tipu siapa-siapa. Mari check bank statement. Bang, kau nak suruh check bank statement, kau datang pun tidak bang. Apa mau sembang? Okay? Mari check bank statement aku. 1 sen tak ada duit orang dalam akaun bank aku. Nak check macam mana bang? Abang tunjuk muka pun tak berani. Datang lenggong pun tak berani bang. Mau sembang lagi bang. Tak payah cerita bang. Tak payah cerita. Naik dalam live sekarang ni. Okay? Sebab tu saya katakan, orang macam abang ni sembang. Penipu. Penipuan pertama apa dia? Ni untuk yang tak tahu konteks Ini manusia yang kata nak datang lenggong semata-mata nak tunjuk bukti yang syarikat emas dia join tak tipu. Awak rasa logik ke tidak? 4 jam nak drive dari Ampang pergi ke Lenggong,
semata-mata nak tunjuk bukti. Babe, ampang ke Lenggong, babe, 40 liter minyak kalau isi. One way. 4 jam lah lebih kurang kan, 30 ke 40 liter. Pergi balik dekat 80 liter. 8 jam drive tu. 8 jam drive, 80 liter. Makna kata, nak kena guna budi madani, budi 95 tu, 80 liter semata-mata nak jumpa dengan saya untuk tunjuk bukti. Bapak lah penipunya. Tapi dia nak kata dia bukan menipu. Kalau betul lah dia ada bukti, dalam live ni dia dah tunjuk dah. Betul? Okay. So Nor, itu baru cerita pasal DAX Nor Tak habis lagi cerita Nor ni. Nanti Nor boleh berhubung dengan saya. Sekejap, saya letak saya punya message button dekat sini Nor boleh berhubung dengan saya. Dia bukan soal lesen apa saja yang ada untuk kita labur dekat kripto ni. Kripto ni panjang lagi ceritanya. So nanti Nor boleh pergi dekat message button dekat rakan bawah. Boleh berhubung dengan saya insyaAllah. Mungkin saya ada 1-2 soalan saya akan tanya. Kalau Nor betul-betul dah bersedia, insyaAllah saya boleh bantu Nor untuk labur. Kalau saya rasa macam Nor, jangan lagi Nor. Belum lagi sampai masanya. Kalau boleh ikutlah. Jangan masuk lagi insyaAllah. Okey, boleh? Itulah orang kuat dah. Itu dah paling kuat lah kita dekat situ kan. Naiklah Encik Tarmizi. Kami pun berkenan juga orang Seri Semantan lah ni. Itu yang jadi masalahnya. Kaki sembang. Oh ya. Kenapa kita cerita pasal kaki sembang sikit dekat sini? Ini contoh-contoh juga orang yang kalian akan perhatikan. Bila dia dah mula mengajak ke skim yang macam ni. Dan malangnya yang jadi masalah. Memang skim-skim ni dia akan masuk manusia orang kaki sembang. Kita lepak dengan member, dia ajak minum apa bagai, dia buka dia punya cerita. Kalau pergi ke surau, pergi ke masjid, kan, dia akan buka cerita dekat situ. Dia akan jumpa dengan mak ayah kita. Ji dah pencet dah. Duit ke SP Ji. Ji boleh buat apa Ji? Ji boleh buat macam ni Ji. Ini orang-orang macam ni. Kenapa saya kongsikan contoh orang ni, supaya kita boleh faham, dalam masyarakat kita, ciri-ciri penipuan tu berlaku dekat orang-orang macam Tarmizi Ghazali dekat sini. Orang-orang macam ni. Supaya kita nak betul-betul kena tahu yang mana kita nak kena elakkan. Yang mana yang nak kena elakkan. Ini yang betul-betul tadi. Bagus contoh hari ni datang serah diri. Mudah faham discussion hari ni. Alhamdulillah rezeki orang Ta'ala bagi. Ibarat macam jago kampung. Alamak jago kampung dia kata yang tadi kan. Dia sendiri tak berani nak naik dalam live. Lagi sembang pasal jago kampung. Spesies ni jenis kalau sembang dia paling besar. Dia saya tak terhabis lah baca komen kat situ Saya sambung baca yang lain punya komen lah pula dekat sini. Okey, tak apa. Kita balik semula ke topik kita. Yang asal tadi, kita tinggalkanlah je lah orang macam ni. Orang macam ni memang disuka pun kita cerita pasal dia. Naiklah bang, buktikan bukan pengecut. Selalunya ilmu tak cukup di dada lagi, mana berani bang. Tak apalah. So, kenapa saya kongsikan? Supaya kalian semua dalam live fahamkan di mana situasi ni berlaku. Minta maaf kasar sikit bunyinya. Tak lain tak bukan ilmu. Ilmu boleh penuh di dada bila kita mula penuhkan di kepala. Yang jadi masalah hari ni, ramai orang ilmu penuh di kepala tapi tak penuh di dada. Yang lagi jadi masalah, ilmu dalam kepala tak ada, dalam dada pun tak ada. So apa maksudnya? Ilmu kita belajar, masuk kepala, kita amalkan, dia jadi kemahiran. Contoh orang dulu belajar silat. Kan? Belajar silat. Ilmu, Imam Ghazali sebut, ilmu yang kita amalkan, baiklah. Dia membazir bila kita belajar ilmu tapi tak amalkan. Dan dia jadi kerja gila kalau kita amalkan tapi tak ada ilmu. So ini jadi masalahnya. Ilmu tak nak. Terus nak main amal. Pengalaman tak ada. Kemahiran memang cloud sama sekali. Ada terus main nak amal saja. Jadi dia rasa dalam dada penuh ilmu. Hakikatnya kosong. Tidak ada. Jadi sebab itu untuk tuan-tuan perempuan semua, tak kira lah buku saya ke, buku siapa ke, penuhkan ilmu di kepala terlebih dahulu. Tapi dia tak habis dekat situ. Okay. Lepas dah penuhkan ilmu di kepala, kena bawa dia pergi ke dada. Kena penuhkan ilmu tu di dada. Cara macam mana? Kita kena amalkan ilmu tu. Rugi. Sia-sia kalau ilmu kita tak amalkan. Sebab amalan tu dia akan membentuk pengalaman. Orang belajar silat, memang kena tumbuk je. Memang kena terajang je. Tapi itu pengalaman. Menguatkan badan ni tadi. Sampailah membentuk satu kemahiran. Orang yang belajar berenang, contohnya. Ilmu belajar berenang, kalau belajar atas kertas saja, lemah kita. Jadi kita kena amalkan. Apa amalannya? Bernafas ikut mulut, hembus ikut kita punya hidung tadi. Kemudian kita swing kita punya tangan tadi kan, ataupun kita swing kita punya tangan. Kaki dia punya kawalan dia ada, tangan ada kawalan dia. Dan pengalaman kita akan lemah sikit. Buat jatuh sampai ke bawah. Kemudian naik balik. Belajar pengalaman tadi. Timbul tenggelam.
Dia ada pengalaman buruk, dia ada pengalaman baik. Dua-dua pengalaman ni dia akan bentuk kemahiran. Yang jadi masalah, kita terus lompat pergi ke kemahiran. Aku terus nak belajar pasal DAX contohnya. Nak belajar pasal platform. Tak faham pun platform tu apa. Tiba-tiba mengaku, ni terus aku dah terror tadi. Terus dah rasa pandai tadi. Itu yang jadi masalah. Tengok, dia kata, malas nak layan dengan orang busuk hati. Yang kau duduk dalam live aku ni lama-lama buat apa? Tak ada sikit pun aku suruh kau masuk dalam live aku ni. Tuan tak nak layan saya tadi kan? Yang tuan dengan panjang-panjang komen kat bawah ni kenapa? Kan? Tak, okey, tak apa. Kak Tina, memang pening kepala pun betul. Sekali-sekala kita layan lah. Sebab, realitinya, orang macam Tarmizi Ghazali ni, memang ada dalam masyarakat kita. Saya tak boleh tunjukkan kepada kalian semua, teori saja. Kita susun kewangan dengan baik, kita belanja dengan berhemah, kita ni. Orang macam ni akan datang. Sama ada dia datang dengan pujuk rayu, ataupun dia datang dengan ugutan. Okey? Bila dia datang, kita pun tahu, Gori kata jangan. Datang satu pujuk rayu. Tadilah contoh macam love scam tadi. Dia pun ayat-ayat kita sikit. Muka memang tak boleh terima punya. Tapi suara, nak buat macam mana? Wanita akan tertewas di telinga. Lelaki akan tertewas di mata. Sebab itu, minta maaf ini reality. Perempuan dia pakai makeup. Lelaki dia menipu. Perempuan dia punya kelemahan kat telinga. Apa lelaki cakap, dia percaya. Itu. Lelaki pula kelemahan kat mana? Kat mata lah. Kan? Nampak perempuan makeup lawa sikit, buat apa semua sikit, dah tewas. Okay? Itu yang jadi masalah. Okay, boleh faham? Ini contoh lain juga. Tak nak belajar ilmu punya orang. Terima kasih. Memberi saya contoh-contoh yang banyak. Bagus juga orang macam ni masuk. Okay? Dia pandang, kita yang penting tambah income. Tipu orang pun tak apalah. Yang penting tambah income. Sebab apa? Sebab belanja kita besar. Dalam pengurusan kewangan, kita tahu, belanja, simpan, labur, semua komponen ni sama penting. Semua penting. Belanja kena berhemah, simpan kena disiplin, labur kena betul. Tapi scammer, dia tak peduli. Scammer macam Tarmizi Ghazali, apa yang dia peduli, income aku kena banyak. Rampas duit orang, tipu duit orang pun lantak lah. Aku ada nafsu aku yang besar. Padahal nafsu ni benda yang kita kena kawal dalam hidup. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan semua, sebab saya tahu, saya percaya, 125 orang ni, ada yang tak percaya dengan ilmu enam angka, ada yang tak percaya dengan ilmu kewangan. Saya percaya benda tu, saya faham. Pasal yang awak sedang pandang, aku nak kaya. Aku tak nak kurangkan belanja aku. Realiti kita manusia, kita punya nafsu takkan pernah cukup. Tak percaya ni, contoh Tarmizi Ghazali. Saya boleh tunjuk DM dia. Dia mengaku dia dah masuk dalam skim punyalah banyak kali. Betul? Tarmizi Ghazali, kau nak nafikan? Tak kan? Dah masuk skim banyak kali. Dan orang lain kena tipu, lantak kau dekat sana, yang penting dia sendiri kaya. Ini ciri-cirinya apa sebenarnya? Orang yang tak nak kawal langsung nafsu dalam hidup. Sebab itulah bila Binance menawarkan kripto yang tak patut syariah, dia peduli apa? Syariah bukan benda dalam kepala, babe. Morally pun wrong, legally pun wrong. Dia peduli apa? Dia cuma nakkan kekayaan saja dalam hidup. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita panduan, hidup kita tahu sifat manusia tak akan pernah cukup dalam hidup ni. Jadi sebab itu dalam perbelanjaan dulu kita belajar. Dalam perbelanjaan kita belajar apa? Okay. Dalam perbelanjaan kita belajar kawal nafsu belanja kita. Kawal nafsu. Kenapa saya cakap penting pasal pengalaman? Ini Tarmizi Ghazali, dia bangga mengaku, engkau masih budak sekolah lagi, aku dah beli Bitcoin. Punyalah membohong. Bitcoin keluar 2010, saya dah habis sekolah dah masa tu. Bitcoin di Malaysia dapat kelulusan patuh syariah 2020. Saya dah start beli Bitcoin. So, dia beli zaman Bitcoin tak patuh syariah lagi. Ni, contoh. Dia peduli tak? Dia tak peduli. Lepas tu dia nak mengaku dia tak hamak duit. Benda haram pun kau sanggup untuk makan. Apa lagi tak hamak duit? Minta maaf lah, kasar sikit bahasa. So, sebab itu kita kena faham. Asas kita dalam pengurusan kewangan, dia bermula dengan pengurusan hidup. Dan panduan utama kita dalam pengurusan hidup adalah apa yang telah diturunkan kepada kita. Quran dan juga sunnah. So, nombor satu tahu dulu. Manusia. Aku manusia. Aku ada nafsu. Nafsu aku ni tak ada sempadan. So, pertama, sebelum nak cerita pasal mana duit aku nak dapat, aku susun dulu, kawal dulu. Nafsu aku ni, dia kena ada sempadan. Kita kena kawal dulu. Ni, mungkin beli zaman-zaman. Beli Bitcoin scam ataupun dia scam orang dengan Bitcoin. Ini dah contoh orangnya. Sebab tuan-tuan perempuan semua, dia tak habis dulu. Dia tak akan habis sekarang.
benda scam dia akan sentiasa ada. Tadi dalam awal ni kita bincangkan, boleh ke kita nak pastikan rakyat Malaysia ni tak kena tipu lagi dah? Mustahil. Takkan boleh punya. Okay, tak apa. Kak Zah, kita bagi je. Kita gunakan dia sebagai satu contoh. Dia memang suka kan, orang macam ni, duitnya banyak. Dia mengakulah duit dia banyak tadi kan. Yang dia tak ada kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan semua, ada benda lagi penting, lagi mahal daripada duit. Trust me, ada benda lagi penting, lagi mahal daripada duit. Ini contoh yang kita nak kena sama-sama belajar. Scammer nak perhatian tu, lagi layan, lagi menjadi. Memang kita bagi. Kita bagi perhatian. Sebab dia ada duit yang unlimited. Dia mengakulah, dia tak hamak duit. Tapi dia hamakkan sesuatu sudah akhirnya. Okay. Sebab akhirnya dia hamakkan sesuatu. Dan ini bukan contoh Tarmizi Ghazali saja. Sebelum ni kita ada cerita pasal Forex. Dulu ada seorang, apa benda lah nama dia. Dia cerita duit dia unlimited. Seminggu dia boleh buat 1 juta. Tapi satu ilmu pun dia tak kongsi kepada masyarakat. Dia nak dapatkan perhatian. Bukankah duit dia banyak, dia boleh dapatkan perhatian dari keluarga dia sendiri. Tapi ada something is missing. Sebab tu hari ni kita bincangkan, duit ni dia bukan segala-galanya. Tapi kita kena susun. Sebab pengurusan kewangan, dia duduk bawah kategori pengurusan hidup. Hidup ni yang kita nak kena belajar untuk uruskan. Dan hidup ni, panduan pengurusannya kena datang dari Allah Ta'ala yang mencipta kita. Kita ni Al-Khaliq yang menciptakan makhluk-makhluk ni tadi. So kita kena faham apa sempadan dia. Antara sempadannya adalah apa dia tadi? Ni lah, nafsu. Duit banyak kan, belilah perhatian tu. Patutnya dia bayar kita kat sini. Kita bagi perhatian pada dia, dia bayar kita banyak-banyak. Bagi gift banyak-banyak. Ni, Tarmizi Ghazali, kaya raya sangat tadi kan. Bagi gift banyak-banyak. Bagi gift sampai aku boleh naik jadi Liga A. Tapi itulah, sebenarnya orang macam ni tak ada duit pun. Contoh yang paling utama, kes QM tadi. Dalam akaun, dia tunjuk tiada 1.4 juta. Okay, kesimpulan pada mindset scammer. Okay. Pak Ngah, salam geng ni lah yang saya jumpa. Contoh saya kongsikan Pak Ngah kan. Apa yang Pak Ngah dilalui, betul? Okay. QM tadi. Dalam hidupnya, dia tunjuk dekat saya dia ada 1.4 juta. Kalau ikutkan sepatutnya dah selesai dah masalah dia. Tapi kenapa masih lagi ada benda yang tak cukup? Orang kaya, betul-betul kaya yang ada duit pun perlukan perhatian. Kan, dia orang ada something is missing. Tapi realitinya dalam geng scam, dia rasa dia ada duit yang banyak. Hakikatnya duit tu tak wujud pun sebenarnya. Jadi sekarang, bukan saja perhatian tak wujud, kasih sayang tak wujud, duit yang dia anggap wujud pun rupa-rupanya meninggalkan dia seperti mana kasih sayang dan juga perhatian tinggalkan dia. Jadi saya tak nak tuan-tuan perempuan semua melalui fasa ini. Sakit. Duit habis, sakit. Lepas duit dah habis, keluarga pula hilang, sakit. So sebab itu saya sebutkan pengurusan hidup tadi. Pengurusan hidup ni nak kena fahamkan dulu. Okay? So caranya, kawal apa yang kita boleh kawal. Kawal apa yang kita boleh kawal. Sedih betul hidup jadi scammer. Sebenarnya sedih. Sebenar-benarnya. Okay? Dulu kita ceritalah. Kita kill them with kindness. Masuk scammer-scammer dalam ni, kita cerita benda baik-baik. Kan? Tuan jangan macam tu, tuan jangan. Tapi tak. Dia orang bukannya nakkan kebaikan dalam hidup. Dia orang nak kena tampar betul-betul dengan realiti. Itu caranya. Scammer mana pernah kaya sebab tak berkat. Itu yang paling mustahil sekali. Okay? Ni contoh kan. Nampak? Nampak? Dia sini akan mengakunya. Dia sini akan mengaku. Dia mengaku yang dia join macam-macam. Kan? Dia ajak orang join macam-macam. Kemudian dia keluar sebelum orang lain semua sangkut lagi. Sikit pun tak rasa menyesal. Malah berbangga dekat situ. Berbangga. So saya nak tuan-tuan perempuan semua nampak, ini jalur yang ditawarkan oleh scammer. Macam Tarmizi Ghazali. Tolong tinggalkan. Awak janganlah rasa, tapi bang, syarikat emas ni dia bagi pulangan baik bang untuk orang. Nak bangunkan masyarakat, nak bangunkan rumah. Apa ayat tadi? Nak majukan Melayu katanya. Babe, yang maju poket di sendiri saja. Bila korang dah sangkut, dia tak peduli pun. Ni, aku ada bukti Bukan nak cerita kosong ni. Dia dah delete dah dia punya account. Kita tahu. Dia buka account baru. Kita tahu. Bukannya tak tahu. Ni, saya tunjukkan betul-betul. Ayat Tarmizi Ghazali sendiri. Bukan ayat saya reka-reka ni. Ayat dia sendiri Okay, sekejap.
Ni. Okey. Ni. Ya tuan, tak apa tuan. Nanti buatlah akaun baru, tak apa. Okey. Diorang nak guna duit simpanan diorang ke, duit pencen diorang ke, nak jual tanah ke, itu diorang punya pasal. Ni pengakuan dia sendiri ni. Yang nak join, awak semua nak pakai duit pencen ke, duit KWSP ke, jual tanah ke, duit simpanan ke, duit anak-anak ke, duit ahli keluarga ke, duit loan ke, itu kau punya pasal. Yang penting kau join aku. Aku dapat untung dari kau join. Lepas tu dia cakap pula, aku tahu bila masa tempat untuk aku keluar. Bila masa tepat untuk aku keluar. Dia cabut lagi. Masuk skim baru pula. Yang korang tadi masuk beria-ria tadi macam mana ceritanya? Ada dia orang selamat kau? Tak. Dia akan delete account dia. Sekarang ni syarikat tengah goyak. Dia delete account lama dia. Dia buat account baru. Terima kasih banyak-banyak. Sungguh ni. Selama ni saya cerita teori dalam kita punya sesi. Kalian yang dengar mungkin rasa, okey. Ideanya begitulah. Tapi dia orang tunjukkan sendiri. Dia orang punya ciri-ciri. So saya kongsikan dalam buku ni ciri-ciri penipuan. Bila datang sendiri penipu, kita tengok, betul lah dalam buku cerita. Itu ceritanya. So sebab tu best. Ada contoh-contoh macam ni. Bagi tayang betul-betul muka. Macam mana ciri-ciri seorang penipu tadi. Eloklah tu masuk dalam live ni. Okay. Scammer duit wujud. Agent scam je duit bunian. Itu jadi masalah. Scammer memang dapatlah duit tadi. Musnah hidup macam tu tuan. Sebab itu bimbang. Kesian. Astaghfirullah bang. Ini betul-betul real scammer ni bang. Ni saya nak tunjuk kat awak semua. Jarang kita jumpa scammer dalam hidup betul. Biasa kita dengar-dengar je. Nampak-nampak je. Ini tayang betul muka ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Betul. Sebab itu saya nak beritahu sekali lagi kenapa dia tak datang pun jumpa. Dia janji nak datang jumpa. Dia tak jumpa pun. Kenapa dia tak masuk dalam live ni? Pasal dia tak boleh tayangkan real muka dia masa menipu korang. Itu yang jadi masalahnya. Sebab itulah minta maaf saya sebut bila kita cerita dengan kawan-kawan yang masuk dalam live kita, di hujung awak akan nampak muka dia orang tu macam mana. Awak tengok balik dekat YouTube kita ada kongsikan video-video ni. Tengok balik. Minta jauh lah, okay? Tengok balik dalam YouTube, awak tengok betul-betul air muka. Saya sentiasa kena ingatkan diri saya, musuh utama manusia bukan manusia. Lupa semua ayat tu Apa tu? Ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Surah Yasin, ayat 59. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Okay? Wahai anak-anak Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kamu mengabdikan syaitan. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. La ta'budu syaitan. La jangan ta'budu mengabdikan syaitan. Sesungguhnya innahu lakum adu mubin. Mereka tu musuh kamu yang nyata. So musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Dalam diri kita ni, syaitan tu mengalir dalam darah. So kita kena lawan benda tu. Kita kena buang benda tu. Sifat syaitan yang tamak tadi, yang takut tadi. Sekejap. Saya cadangkan bang. Terima kasih. Lupa ada beg kuning kat sini. Ajak awak semua ni. Itulah awak semua letak beg kuning. Saya pun dah lupa dah. Semua. Aku yang letak beg kuning, kau kena salah kan. Tekan beg kuning kat bawah sekejap. Semua yang ada dalam live ni. Tekan beg kuning kat bawah. Add to cart, masukkan buku dalam troli. Saya nak kena cabut semula. Risau pula tadi Okay. Tuan dah macam tangkap toyol dah. Astaghfirullahalazim. Kan? Gila betul bang. Tanpa rasa bersalah langsung ya. Ni saya tunjukkan kepada kalian semua contoh betul-betul yang berlaku ni. Tapi sebelum tu saya nak kena cabut beg kuning ni. Bahaya ni kan. Kan dia orang report live aku ramai-ramai kan. Habis. Semua yang dalam live tekan beg kuning kat bawah. Add to cart, masukkan buku dalam troli kejap Saya cabut semula. 5, 4, 3, 2, 1. Akan ada kesempatan kita cerita pasal buku. Ini saya kongsikan betul. So musuh utama kita bukan manusia. Dia ada dua kategori. Orang yang memang tahu dia menipu. Dan orang yang tak tahu dia menipu. Honestly, saya percaya geng-geng marketing, geng-geng yang selebriti, dia orang tak tahu dia orang yang terlibat dengan penipuan. Dia orang tak tahu. Tapi orang-orang macam ni memang dia tahu dia menipu. Sebab apa? Hasilnya sangat lumayan. Hasil dia lumayan betul. Babe,
cerita tipu orang ni, margin 100%. 100%, babe. Kau meniaga apa? Kalau jual nasi ayam, berapa margin kita? 30%. Buat takaful, margin kita berapa? Commission 20%, 25%. Jual emas, yang betul-betul jual emas, berapa commission sebenar? 1%, 2% je. Buatlah kerja apa sekalipun, tak ada je bagi kau untung. Profit, margin 100%. Kalau dapat profit 100% pun, kita kena mark up harga. Tapi penipu, kalau kau bagi 10,000, semua tu dia punya. Semua dia punya. Dua kategori. Real punya tu, kita mudah nak lawan sikit. Tapi yang kalau bertopeng kan yang payah, betul. Jadi sebab itu dalam konteks ni, saya ajak kalian semua, kita nampak, lepas beberapa tahun, orang-orang macam ni akan ada yang macam, bang, saya masih lagi percaya bang dengan benda ni. Ada yang mungkin macam, tak tahulah, saya pun dah tak kerti nak cakap dah, company tak bayar duit lah. Yang ini contoh yang masih lagi boleh diselamatkan. Macam mana Puan Zah tadi. Minta maaf Puan Zah, saya gunakan contoh. Kali pertama masuk skim, okey, kita betul-betul percaya dengan skim tu. Habis lesap duit. Kali kedua masuk macam, aduh, terkena lagi, kebetulan kan. Bukan coincident. Yelah kebetulan lah. Bukan kebetulan dia panggil. Tak sengaja. Kali kedua mungkin tak sengaja. Dia bila masuk kali ketiga, kita dah mula jadi macam, apa masalah dengan aku ni sampai 3 kali kena tipu. Dia dah mula datang benda tu. Bila dah mula datang benda tu dalam diri, aku dah masuk 3 kali dah skim ni, koperasi ni, syarikat emas ni, kan, pelabur-pelabur ni, melabur-melabur ni. Dah 3-4 kali masuk, asal semua kena tipu lah. Orang macam ni tuan-tuan perempuan masih lagi boleh diselamatkan. Sebab itulah kita buat live ni, walaupun ada yang kata, bang, sudahlah buat live ni bang. Orang kalau nak kena tipu, dia kena tipu juga. Memang pun ya. Tapi saya percaya, adalah seorang dalam live kita ni rasa macam, oh ya, aku dah kena fikir balik dah ni. Habis semua duit aku selama ni lesap ni. Masuk sikit salah. So ini contoh orang, kita nak cuba tarik balik. Yang orang memang nak nipu tak boleh bantu. Syaitan ni dia berjanji untuk ada atas muka bumi ni sampai ke akhir zaman. Itu iblis. Sebab tu bila di pintu neraka, moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada pintu neraka, Allahumma amin. Di pintu neraka, bila syaitan kena masuk ke situ dan juga orang-orang yang kena masuk ke neraka, dia orang menyalahkan syaitan. Dan syaitan menggunakan alasan, kami tak suruh pun kau ikut. So, dakwah punya fake matlamat kita. Terima kasih kepada Tommy, apa nama Tuan Tommy ni, lupa dah. Terima kasih lah dapatkan. Lupa dah nampak tadi. Okay. So, matlamat dalam dakwah sebenar bukannya menolak seramai orang pergi ke neraka. Matlamat kita menarik seramai orang masuk ke dalam syurga. Sebab itulah dalam proses Suhail bin Amr al-As, antara dua, saya pun dah lupa dah. Masa perang Badar, ditangkap seorang. Masa Amr al-As kena tangkap masa perang Badar. Amr al-As ni dia abang ipar kepada isteri Nabi, salah seorang. Amr al-As bila kena tangkap jadi tawanan, Sayyidina Umar marah. Kalau saya salah betul kan? Sama ada Suhail bin Amr ataupun Amr al-As. Saya rasa Amr al-As. Sebab Suhail bin Amr tak ada sangat cerita masa perang Badar. Masa kena tangkap, Sayyidina Umar cakap, aku punya geram lah. Ni saya guna bahasa mudah kita faham. Aku punya geram lah kepada Mamat ni, rasa nak potong lidah dia. Pasal dia maki Nabi teruk sangat. Nabi punya dakwah punya style. Kata sabar Umar. Lidah ni satu hari nanti akan membangunkan Islam. Which betul. Lepas berpuluh tahun, Amr al-As peluk agama Islam dan menjadi antara orang yang menyebarkan dakwah ke negara-negara lain. Ketika di pemerintahan zaman Khalifah Umar tadi. Sebab tu kalau kita faham insya-Allah dakwah, fik dakwah ni memang luar biasa. Orang caci maki kita sampai Nabi sampai ke Taif. Orang dah caci maki, turun malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Tanya dengan Nabi, kalau nak boleh dihancurkan dua gunung ni termasuk dengan Bani Thaqif, orang Taif. Nabi kata tidak. Aku doakan anak cucu diorang akan terima dakwah. Kemudian betul. Masa perang Hunain berlaku, anak cucu yang akhirnya memeluk agama Islam dan mengikut dakwah Nabi. So dalam hal kita ni, nak cerita ni dakwah kewangan pun saya taklah rasa tergamak nak menyebutnya. Pasal dakwah tu besar dia punya perkataan tadi. Cuma kita kongsikan sikit lah tentang ilmu perusahaan kewangan pribadi. Dalam hal ni, kita bukannya nak label, engkau salah labur, engkau tak pandai, engkau itu, engkau ini. Tidak.
Yang mana salah labur, kita cuba tarik balik. Bang, salah labur tu bang. Main sini balik bang. Ini cara tempat yang betul. Ada seorang ejen QM. Dulu dia join kita, follow kita, ikut betul-betul. Dia nak cuba guna ilmu ni masuk dalam QM. Memang tak lepas. Sebab apa? Sebab dia bercanggah. Ni dah masuk tahun yang ketiga, dia pun dah mula goyang dah. Pasal tak dapat duit pun. Dan apa yang kita ceritakan betul selama ni. Jadi saya kena beritahu dia, tarik nafas betul-betul, istighfar betul-betul dan muhasabah balik. QM memang salah. Memang tak best hakikat tu. Seperti mana kita sebut tadi. Ratus ribu kot duit dia. Dia nak bawa konsep 6 angka menggunakan QM. Memang tak lepas. Sebab apa? 6 angka kau tu tak wujud. Dan kita cerita 6 angka pertama, low risk investment. Bahaya. Okay? Contoh macam dekat sini. Tuan Nazri Yusof, dia tanya kan. Zahir M, dia tanya dekat sini. Okay? Zahir M, sebelum tu boleh tak tuan tekan follow button dekat atas untuk tanya soalan. Nanti saya akan jawabkan soalan tuan. Sekarang saya bacakan soalan daripada rakan-rakan followers kita dulu insyaAllah. Teruskan buat live tuan, bagi kesedaran juga ilmu pada kami insyaAllah. Jadi untuk yang nak tahu lagi, setiap hari Selasa kita akan bersiaran secara langsung di Eswar Wani. Tadi kita bincangkan pukul 9 pagi, topik kita berkaitan dengan scam ni lah. Kebetulan masuk seorang scammer, tunjukkan dia punya contoh. Bila lebih faham konsep tuan, rasa lebih tersusun, jadual kewangan lebih selamat. Dan kita tahu, kita bukannya nak cepat kaya. 6 angka ni, biar lambat asal sampai. Nak dapat 6 angka, lagi lambat apa, lagi bagus. Tak payah cepat-cepat sangat. Lagi cepat kita naik, takut lagi cepat kita jatuh. So kita relax, tenang-tenang, chill saja. Sampai 6 angka insyaAllah. Tapi ambil masa tu yang agak lama lah. Saya ambil masa 20 tahun. Betul tuan, syukur sangat dapat jumpa live tuan. At least boleh guide sebelum nak buat keputusan. Alhamdulillah. Rezeki orang tak nak bagi. Nak jumpa dengan kita punya live ni. Okay, sikit. Saya nak sentuh sikit. Sikit. Cerita tabung haji. By the way, untuk topik tabung haji, kalian boleh dengar kita punya perkongsian dekat YouTube channel Tabung Haji. Semalam, Alhamdulillah dah keluar dah videonya. Mana dah video dia? Tabung haji. Okay. Buka dekat YT channel Tabung Haji betul-betul. Memang ada dah video kita. Ni. Okay. Saya rasa ada satu sejarah yang baik untuk kita sama-sama kongsikan kot. Nak bagi orang semua betul-betul faham dekat mana sempadan isu ni. Pada tahun 90-an, awal 90-an, Bank Islam pernah kerugian hampir sekitar 500 juta ringgit. 500 juta ringgit tahun 90-an. Bank Islam. Dulu kita tak tahulah kan, dan kita pun mungkin tak ada lagi pada masa tu. Saya pun belajar dalam kelas benda ni. Cerita pasal ni lah legal. Kenapa pentingnya legal ni ada, legal framework untuk Islamic finance. Bank Islam rugi, Bank Islam ditubuhkan pada tahun 1983. Dalam 93 macam tu, rugi 500 juta. So revamp berlaku. Apa signifikan ceritanya? Duit Bank Islam adalah duit dari tabung haji. Tuan Abdul Ghafar, terima kasih Kes Bank Islam. Bank Islam duit adalah duit tabung haji. Bank Islam tu ditubuhkan, Bank Islam dan juga Syarikat Takaful Malaysia Berhad ditubuhkan menggunakan duit tabung haji. Jadi sebenarnya dulu tabung haji pernah kerugian 500 juta. Orang pun marah lah, tak betul lah, jangan buat lah bank, tak erti meniaga lah. Islam tak payah buat lah bank. Sekarang Alhamdulillah, keuntungan dari Bank Islam sangat luar biasa. Sebab dah ikut balik legal framework yang betul tadi. Jadi hari ni, dan tabung haji pula, kalau dari tahun 63 sampailah ke 93, 30 tahun, kemudian wujudnya ATA, sampailah ke 2015, Alhamdulillah, dari fasa-fasa kejatuhan tu, bangkit balik. So, kita nampak pada tahun 10 tahun lepas, ada runtuh, ada jatuh. Yang disebabkan oleh macam-macam benda lah jadi tadi kan. Dan dari situ kita belajar, apa yang betul, apa yang salah. Yang betul pun ada juga. Pelaburan tabung haji yang betul, ada. Yang salah pun ada juga. Sebab itulah bila Ketua Audit Negara keluarkan dia punya report dan juga Bank Negara keluarkan report, dia maklumkan apa yang untung. Yang ni kurang sikit orang cerita. Yang rugi itulah sensasi sikit tadi kan. Yang betul, boleh ikut, boleh jalan. Yang salah kena perbetulkan. Jadi sebab itulah bila CEO pun naik, kemudian Tan Sri Jasid Husin pun naik balik, masuk balik 2023, sekarang dah perbetulkan balik. Jadi syur yang dah dikeluarkan tu kena jadi satu panduan ataupun sandaran. Antara syur yang paling utama, yang paling sensasi, jangan ada lantikan politik. Jangan ada lantikan politik. Sebab tu hari ni, bila ada lantikan politik dalam tabung haji, kita kena bersuara. Dan memang ada seorang pun. Sekarang ni. So, dia punya suara bukan soal individu A, B, C, D, parti A, B, C, D. Bukan. Yang salah kita kena suarakan. Contoh orang yang tak berani nak bersuara. Macam Tamizi Ghazali dekat sini.
Satu, scam duit orang. Kedua, bila kita kata, dia diperbetulkan oleh bangsa lain. Kena juga cerita, kenapa jatuh 5 bilion pada tahun 2018? Disebabkan oleh kejatuhan ekonomi. Bursa kita jatuh teruk. Siapa menteri pada masa tu? Kena cerita. Itu realiti. Dan kalau nak cerita pasal kerugian 10 bilion, kita kena berlaku adil. Kenapa LRT 3 rugi 15 bilion? Yang tak tahu, LRT 3 kita punya bajet asas 9 bilion saja untuk membangunkan LRT 3 ni. Kapasiti sekitar 400,000 orang sehari. Kapasiti sebenar untuk LRT 3. Dan juga keseluruhan lah kita punya ni tadi. Kan? Keseluruhan tu kena ambil kira juga. 400,000 ke 40,000? Sorry, 40,000. 40,000 macam banyak sangat. Semua, kalau semua je lah 400,000 tadi kan. Kapasiti kita. Dengan 42 set train, satu train 6 gerabak. Satu train 6 gerabak, 42 train. Semuanya. 9 bilion. Pada masa 2018, ditukar cara melihat kira-kira kos. Kalau tadi kos pembinaan dengan kos train. Sekali bila tukar menteri, dia ambil kira kos pengambilan tanah juga. Semua kos total dia ambil kira. Jadi 31 bilion. Okay, kalau nak bersetuju dengan benda tu, boleh. Tapi kena berlaku adil. Kena konsisten. Kalau you nak pegang 31 bilion sebagai kosnya, dan dia nak mengaku turunkan 15 bilion, kita boleh bersetuju. Tak ada masalah. Cara accounting yang berbeza. Tapi kalau turun dari 31 bilion, turun menjadi 15 bilion kos, termasuk dengan kos pengambilan tanah lah tadi contohnya. Kalau betul ada penjimatan, maka train yang 42 set 6 gerabak tadi kena kekal. Barulah betul-betul jimat. Sebab penjimatan disandarkan kepada penipuan. Contoh, saya beli phone ni. Phone ni harga dia 1,500 contohnya. Tapi saya bayar 3,000. So orang kata, saya kena tipu ni. Mesti ada orang ni curi duit kat sini. Sakau. Kalau betul phone ni saya bayar overpriced RM3,000, saya beli pada harga 1,500, fair lah. Penipuan. Tapi bila kata saya beli 1,500, penjimatan, tapi saya dapat rupa-rupanya phone lain, phone yang lebih downgrade lah senang kata. So dekat mana penjimatan yang sebenar? Di ibarat macam awak beli kereta, kan? HRV lah contohnya. Honda HRV 150,000. Kemudian awak kata, ini mahal ni 150,000. Kan? Tipu ni. Sepatutnya kita beli yang cukup-cukup je. Kita beli X50 je contohnya 80,000. Okey lah dalam kategori yang sama lagi. Tapi kalau awak tak beli HRV 150,000 sebabkan penipuan katanya, sudahnya awak dapat motor harga 50,000, dekat mana penjimatannya? Jadi secara objektif kena cerita. Sekarang adakah orang macam Tarmizi Ghazali nak ceritakan kerugian 15 bilion LRT 3 tadi? Tidak. Itu baru satu. Saya ambil contoh LRT sebab apa? Sebab kita ada LRT Mutiara, LRT Pulau Pinang. 2023, LRT Pulau Pinang dah lama dah dia punya perancangan. 2023, kos yang telah dipersetujui adalah 10 bilion. Masuk dalam bajet. Persekutuan keluarkan duit. 2024-2025, tiba-tiba kosnya naik jadi 17 bilion. 70% kenaikan. Sebab apa naik? Salah kira pada awal tadi. 7 bilion, kalau bandingkan dengan apa yang telah dibuat oleh tabung haji tadi, beza kat situ. Jauh beza. Salah satu contohnya. ECRL contohnya. Kita buat laluan double track dengan kos. Berapa ECRL? 40 bilion kan? Kos tadi. Dia kata nak turunkan kos tadi menjadi 30 bilion. Tapi bila turunkan kos sampai jadi single track, sampai train jadi lebih perlahan lah berbanding dengan asalnya, pun tak boleh. So sebab itu, saya maklumkan semua dekat sini. Nombor satu, nak cerita boleh. Jadi objektif. Objektif. Nombor di depan dan data datang dengan cerita dia. Minta maaf takutkan bunyi politik pula kat sini. Saya minta kalian semua faham, ini bukan cerita politik ni. Nak cerita betul-betul memang ada baik, memang ada buruk. Kena cerita betul-betul. Sebab tu kita ceritakan tadi, yang baik dia apa, yang buruk dia apa. Sempadan ni dekat mana. Kalau 80% baik, 20% buruk, tak boleh kita kata semuanya buruk. 20% buruk tadi memang kena betulkan balik. Tapi kalau 20% je betul, 80% buruk, jangan cerita yang betul saja. Ini betul ni, 20% dia baik, buat betul ni. 80% tadi. Contoh, nak cerita tadi Nak cerita lain pula contohnya. Betul. Peranan CEO BIMB pada masa tu. Pengalaman yang ada dari Bank Islam tadi. Betul lah tu. Okay? Betul. Ini contoh Tak apalah, Tarmizi Ghazali dia takkan faham pun semua benda ni.
Bila kita cerita pasal cut cost, turun sampai single track, mengurangkan peluang untuk bawa kargo dan juga passenger dalam masa yang sama, orang macam ni takkan faham. Pasal apa tak faham? Dia pun sebat duit orang tadi. So macam mana dia nak faham? Susah. Sebab tu saya minta kalian semua dekat sini, kita semua dekat sini insyaAllah, tengok boleh fahamkan dengan konteks yang betul. Okay, boleh faham Peranan CEO BNB ketika itu, Datuk Zukri, pulihkan BNB dan ditukar ke TH yang sedang kerugian. Buatlah SPV. And sekarang ni SPV pun hutang 25 bilion pada tabung haji tadi. So sekarang landasannya, sama-samalah kita doakan, semoga Allah Ta'ala permudahkanlah urusan untuk diperbetulkan balik. Tapi yang salah tu tak kena kata salah. Yang betul kena kata betul. Okay? Content, objektif, konteks. Macam kau dah main ni kan, penulis kita dekat sini kan. Betul lah tu. Kontennya apa, objektifnya apa, konteksnya juga apa. InsyaAllah. Okay, boleh? Semua boleh faham tak kat sini? Okay, terima kasih lah by the way Tuan Tarmizi Ghazali. Bagus dia masuk dalam live kita, memberikan contoh-contoh yang baik untuk kita sama-sama pelajari, contoh yang jangan jadi dalam hidup ni. Okay, boleh? So sebagai penutup, 6 angka adalah bina habit untuk dicapai, bukan cepat untuk dicapai. Tepat sekali sambung lagi. Sorry, Zahir M. Sorry. Lupa soalan dia tadi. Tuan, ramai kawan-kawan ajak trading FCPO. Legit ke tidak? FCPO high risk investment, Tuan Zahir. FCPO high risk investment, pelaburan risiko yang tertinggi. Kripto, saham, FCPO, hartanah ni. So nak pergi boleh, dengan syarat medium risk tuan dah selesai. Nak pergi medium risk boleh, dengan syarat low risk investment dah selesai. Jadi antara panduan yang kita boleh buat, biasanya saya akan tanya, adakah tuan dah capai 100,000 yang pertama dalam low dan juga medium risk investment? So itu soalan yang tuan juga boleh tanya di sini. Dalam ASB, dalam tabung haji, dalam AHB, dah ada 1,000 belum? KWSP tak kira. Kemudian dalam emas, dalam unit trust, dalam Wahid Invest, dalam ETF, dah ada 1,000 ke belum? Campur dua ni dah ada 1,000 ke belum? Kalau dah ada, yes, boleh pergi ke high risk. Setidak-tidaknya, at least dengan low risk investment dah ada 5 angka. Setidak-tidaknya. Ini contoh. Terima kasih ya Tuan Tarmizi ni. Bagus. Dia banyak kongsikan contoh Dia kata 100,000 ambil masa 2 bulan. 50,000 tipu dia orang sebulan. 2 bulan dah dapat dah 1,000 yang pertama. Buat apa nak ikat perut? So nampak tak mindset orang nipu dia orang? Dia tak peduli pun pasal mengawal dia orang punya nafsu. Terima kasih Tuan Tarmizi. Banyak gunakan contoh. Banyak bagi contoh. Jangan ikut. Terima kasih banyak. Saya pun tak terfikir contoh-contoh ni. Tapi bila datang scammer betul-betul tunjuk contoh ni, memang cun betul. Dan terima kasih. Semua orang nampak. Kepada Puan Sweet Muslimah. Saya minta maaf. Puan Azlina Ramli. Apa nama ni? KAPB. Satu lagi contoh juga. Sebelum PKP, dia punya perniagaan, pelaburan dia masih lagi okey. Especially sebab sebelum PKP memang banyak koperasi pun okey lagi. 2019 dia dah mula nampak dah red flag dia yang pertama. Bila bergaduh dengan kerajaan semua bagi tadi kan. Kemudian dia declare nak beli TRX. Pakai duit semua orang nak beli TRX. Bukan senang nak beli. Daripada mulia residence tu kan. Mulia property tu bukan senang. Dia nak beli bangunan TRX tu. Yang seketul panjang tadi kan. Tapi dia gaduh dengan kerajaan pada masa tu. Disalahkan kerajaan lama. Masuk 2021, dia punya perniagaan semua dah nampak red flag dia. Business TV, Awesome TV, dah tak nampak mana untung. Okay? Pendapatan setahun 5 juta, belanja setahun 20 juta. So dari segi kewangan, kita nampak, bila income masuk 5, keluar 20, memang short lah, negatif lah. Business kedai kereta dia, business property dia, business aranu dia, semua tak jadi. Jadi bila semua dah jadi red flag, itu dari segi kewangan, dalam meeting pula, pengerusi boleh marah ahli-ahli yang bertanya soalan, itu red flag. So, bila dah ada red flag, boleh lari lah. Boleh keluarkan duit. Sekarang, kalau siapa yang ada masuk dalam KAPB dan kalian nak minta keluar duit, memang dah bertahun-tahun tak dapat pun. Betul? Sebab itu, saranan saya, pergilah buat laporan. Pergi buat laporan, pergi ke SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga pergi ke polis. Buat laporan polis. Pergi buat laporan polis, minta balik duit ni. Duit dapat ke tak dapat, Allahu'alam. Saya tak boleh nak janjikan. Okey, boleh Dalam community skim Ponzi itu, mereka ni punya mulut manis kan. Okay. Ingat tuan bang, akan ada pembalasan nanti. Tak boleh buat apalah kan. Tak apalah. Kita sama-sama doakan lah. Semoga, sampai satu point nanti, kena, apa lagi kan. Orang buat bisnes senang-senang je dapat 50k bersih sebulan. Kau cerita apa ni? Tak apalah Biarlah dia berada dalam dunia fantasi dia tadi. Kita pun tak nak buat apa dah. Tak boleh nak tolong dah. Makna kata setahun, Tarmizi Ghazali ni sejuta income dia. Setahun, sejuta income. Dia dah buat berpuluh-puluh tahun, dia kata. Maknanya kata aset dia saja puluh juta.
10 juta punya aset tapi tak berani tunjuk muka dia. Bayangkan. Sebab tu dia boleh drive lenggong, pergi 4 jam, balik. Dia tak heran pun bab-bab Budi Madani ni. Tak heran pun dia punya minyak subsidi habis, tak heran. Pasal duit dia banyak. Kaya raya. 10 juta aset. Betul 2 bulan 100 ribu. Dia mengaku tadi kan. 2 bulan 100 ribu. Setahun 500 ribu tak lari. Dia buat dah berpuluh tahun. Jadi bukan juta, puluh juta aset dia. Sebab tu dia ada masa yang banyak untuk dia buat akaun TikTok setiap bulan yang baru. Banyak betul duit dia. Kaya raya. Aiman alias Tuan ASP boleh rugi ke? Dalam konteks kita, ASP tidak rugi. Pasal apa? Pasal dia punya capital tu guaranteed lah. Dia fixed price unit. Dari segi perniagaan ASP tu sendiri memang boleh rugi lah. Dia melabur dalam saham dan seumpamanya. Tapi aset dia orang sangat banyak. Aset untuk ASP ni. Even Menara Merdeka tu pun dia orang punya juga. Okay, boleh? So sebagai penutup. Wife saya dah balik lah. Lagi makan pula. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 2 jam sesi live. Yang nak dengar perkongsian kita dalam Awani tadi, boleh pergi ke YouTube channel Astro Awani. InsyaAllah boleh dengar semula ulangan. Dan dalam kita punya sesi live pada hari ni pun, saya tak pastilah boleh, kalau rajin saya nanti post lah dekat YouTube channel. 50,000 bersih sebulan, tapi kalau tak suci dan tak patut syariah, buat apa? Tak apalah, nak buat macam mana. Okay? So kita tutup sesi kita insyaAllah sama-sama dengan, last sebelum tu. Semua yang ada dalam live sekarang ni, boleh tak tekan beg kuning dekat ruangan bawah, kemudian add to cart, masukkan buku ni dalam troli masing-masing. Semua yang ada dalam live sekarang, tekan beg kuning kat bawah, add to cart, masukkan buku dalam troli. Masuk YouTube ni tuan, buat kenangan. Boleh lah insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Gori kongsikan ilmu insyaAllah. Okay, so semua yang ada dalam live sekali lagi, tekan beg kuning kat bawah, add to cart, masukkan buku dalam troli. Yang mana yang belum follow lagi, dekat sini ada butang merah dekat sini. Tekan follow button dekat atas. Yang belum jadi members, boleh tekan gambar hati warna oranye dekat atas juga insyaAllah. Kita tutup sesi kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. So insyaAllah kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah. Salam awasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan angka. Azrai Muhammad Financial Gori menukar diri. Raditu billah rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin Nabi yang Rasulullah. Sorry. TikTok ada. Allah, TikTok ni aku nak habis live dah. Sempat lagi dia hantar mesej 6 orang. Sorry, minta maaf 6 orang. Ada Hatmi kat bawah ni. Astaghfirullahaladzim. Sempat dia. Tak tahulah AI sekarang ni kan. Kita dah nak Raditu billahi rabba lah kan. Nak baca doa lah tadi Sempat dia keluar mesej. So 6 orang kongsikan gift. Siapa yang ada rezeki boleh kongsikan gift kat bawah ni. 3 lagi. Terima kasih kepada The Crow. Kemudian ada Aiman alias. Terima kasih kepada Pia Yusof. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan kepada kalian semua juga insyaAllah. So sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan angka. Azri Muhammad Financial Gori menukar diri. Raditu billah rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin Nabi yang Rasulullah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye bye. Dua lagi. 2 orang lagi. Halalang. Malas nak buat lagi depan ni. Okay, 2 orang lagi. Hatmi. Gambar hati warna oranye dekat atas ataupun dekat bawah. Kita perlukan 2 orang saja lagi. Mahiyuddin. Boleh tekan gambar hati ni. Okay. Seorang lagi. Terima kasih kepada Nazri Yusof. Seorang lagi tekan gambar hati warna oranye dekat atas ni. Cukup 18. Nanti TikTok dia akan naikkan ranking kita. InsyaAllah lepas ni ramai sikit lah join dengan live kita. Okay. Terima kasih. Seorang lagi cepat. Seorang lagi. Satu lagi. Okay. Terima kasih semua. Jumpa semula. Tak tahu lah bila. Okay. Tengah hari ni. Boleh. Tengah hari ni. Ataupun petang ni insyaAllah. Okay. Thank you semua. Terima kasih pada Zaid. Terima kasih. Assalamualaikum.